Anta belum tentu kaya di akhirat lagi. Aku teringin nak jadi Perdana Menteri lah. Manifesto aku simple saja. Jangan jadi bullshit. Kesian tau. Ini tanah Melayu. Betul. Tapi tak ramai orang Melayu ada rumah dan tanah di tanah Melayu. Betul. Education ni kalau dia orang nak momok tak payah lah. Tak payah memang orang tu bodoh lah, minta maaf lah. Tolonglah jangan bagi saranan-saranan bodoh. Tolong. That's why kalau kepada budak-budak yang mana nak jadi influencer, fikir balik dia. Kadang-kadang orang cakap kenapa tak boleh, kata boleh nak tolong Melayu. Betul, saya tolong Melayu yang saya boleh tolong lah. Kalau kadang-kadang kita kena minta tolong kat Tuhan dulu. Aku cuba jadi sebaik yang mungkin lah. Jadi jangan try aku punya limit lah. Aku takut nanti lain. Aku try tu jadi nice guy lah. Setiap manusia dia ada punya level kesabaran. Kesabaran dia. Jangan push benda tu. Jangan push je. Kalau kau banyak-banyak try, dunia kita hari ni guys. Kalau orang macam ni, kau minta dia, okay, kalau kau tak boleh ada riba, bagi tahu satu solution. Aku nak dengar satu solution dia. Tak banyak pun, aku nak satu je. Betul. Sebab condemn lagi senang kepada bagi solution. Sebab aku cakap, aku tak kata aku tak cakap aku support, tak. Jauh sekali guys, jangan salah faham. Tapi bagi solution. Betul. Sedangkan kalau betul-betul kau support lah, ni aku cerita kat korang. Kalau betul-betul lah, Muiz, ayam goreng Muiz tu dah lebih berjaya daripada KFC. Betul. Dan ramai orang muflis sebab benda tu. Sebab yelah, kau tak buat salah pun, tapi because of kau jadi guarantor. Bila tak boleh nak bayar, dia pening kepala. Dia buat apa? Dia umur 30-an lah, 30-an, pertengahan 30-an lah. So dia habis kerja, dia jual diri dia. Oh shit. Dia jual diri dia sebab dia tak tahu cara macam mana. Dah try ni, try tu, tak boleh. Sebab podcast ini ditaja khas oleh Urus Loan Anda Sampai Lulus. 90% berjaya. Jangan kecewa bank reject loan anda. Kami boleh bantu anda. Anda pekerja kerajaan, GLC atau peniaga yang berdaftar dengan SSM, nak buat loan dengan bank tapi kena reject? Jangan risau. Kami boleh bantu anda. Kami dari tim Urus Loan Anda Sampai Lulus boleh bantu anda yang mempunyai masalah high commitment, SAA dan CITOS. Kenapa perlu risikokan diri anda dengan Along? Jom kami bantu anda untuk buat personal loan dengan bank. So hi guys, welcome to Tenang Talk. Episod keberapa pun kita dah tak ingat. Bagus. So hari ni kita ada special guest lah. Betul. Yang aku anggap guest yang besar, first guest yang besar, yang ada ramai follower, yang kita boleh katakan artis, influencer, dan sekarang antara kucing tak relax. Tak relax. Tak apa. Tolong amal lah jap. Memang kucing ni memberi rezeki kan, tapi kadang. Dan antara orang yang berjaya dalam bisnes. Alhamdulillah lah. So kita nak cerita banyak. Sebelum komen podcast lah guys. Sebelum kita pergi jauh apa semua, just nak sedikit je tahu background daripada sekolah lah. First, nama aku, bagi yang aku ni in humble way cakap kepada siapa yang tak mengenali, aku rasa ramai kot yang kenal. Sebab dulu isu aku agak besar juga. Banyak isu aku yang besar yang baru terjadi semua. Tapi nama aku Arifita. Aku berasal daripada Sarawak tapi membesar kat KL. Aku bersekolah, early education aku dekat sekolah agama. Nampak macam tak, tapi yes. Sekolah dia kat sini dia macam mind blown sikit. Aku sekolah rendah agama. Kat mana? Dekat Gombak. Alright. Cuma kat situ aku awal-awal momen aku masa aku belajar dulu pun, sebab bapak aku mualaf. Jadi diskriminasi tu aku dah mengalami daripada kecil. Sebab aku adalah golongan minoriti lah. Alright. Aku rasa bapak yang lain semua yang ada kat situ semua bapak-bapak yang dah orang kata semula jadi Islam lah. Berketurunan Islam lah. Aku susu galuh aku Kristian, bapak aku masuk Islam. Jadi bapak aku dia bukanlah nak kata apa. Kadang macam bapak aku mungkin kadang-kadang mungkin agama tak berapa nak kuat sangat. Kau belajar pun dah dalam umur dah 30 lebih masa tu. So aku faham lah yang bapak aku tak adalah boleh bagi aku that kind of ilmu yang banyak. Basic adalah dia bagi cerita pasal solat semua benda je. Cuma bacaan dalam solat tu mungkin bapak aku sikit-sikit. Aku kena belajar sendiri by heart lah. Baca kat sekolah semua benda kan. So aku sekolah rendah agama sampai umur 11 tahun. Lepas tu aku pindah kat sekolah kemasakan biasa. Sebab penerimaan tu tak berapa sangat lah kat sana. Faham. Bukan aku tak bagus ni akademik kat situ. Cuma penerimaan. Dan aku rasa daripada panjang-panjang cerita, aku rasa mak aku pun ambil keputusan yang sangat bagus untuk
hantar aku Menukarkan sekolah rendah biasa lah kot, yang boleh menerima anak-anak mualaf. Faham. Kira menerima semualah. Sebab sebab aku masa sekolah dia ada perbezaan layanan tu lah. Sebab aku bila bapak kau mualaf, dia ada skeptikal macam aku pernah aku cerita lah. Dia benda ni yang, kalau kau tanya aku daripada sekolah macam mana, aku cerita kat kau, benda paling sedih aku pernah rasa adalah bila aku tak tahu, rupanya kau tahu solat Zuhur kan tak perlu nak bersuara kuat semua. Masa tu umur aku 8 tahun 9 tahun macam tu lah. Aku jadi imam. So dia suruh jadi imam, aku tak pandai apa-apa. Aku biasa solat semua untuk latihan lah, untuk latihan. Bukanlah, memang solat Zuhur masa tu. So aku baca Al-Fatihah tu kuat. So orang gelak-gelak sejak tu aku fobia nak solat lah. Sejak tu aku fobia nak solat. Aku start solat balik pun di umur yang, sebab aku rasa mungkin salah aku lah. Sebab aku terlalu fikirkan manusia cakap. Padahal ibadah tu bila kita dah makin besar, dah dewasa dah aku baca. Kita dengan Tuhan je sebenarnya. Antara kita dengan Tuhan saja. Sebab penerimaan, sebab kita solat tu sebagai hamba, bukan sebagai apa. Dia bukan sebagai kewajipan apa. Solat tu memang sebagai hamba. Betul. So tu aku rasa macam itu kesilapan aku lah. Cuma memori tu yang buatkan aku rasa macam agak lama juga aku tinggal, sebab aku rasa tak nak lah semua ni kan. Trauma tak. Aku trauma betul. Aku pernah masuk ICU masa tu. Ya, sebab masa tu aku tak pandai dalam macam jawi ke apa macam tu kan. Sebab aku tak ada basic kan. Keluarga mualaf tak ada basic. Betul, ustaz tu belasah aku cukup-cukup lah. Serius lah? Umur aku 9 tahun. Aku ada masuk M-Star lagi benda ni. Serius? Demi Allah masuk M-Star. Aku sampai sekarang aku sebenarnya sepatutnya bergantung dengan ubat lah. Okay. Sebab aku ada traumatized dengan aku. Aku pergi macam untuk psikiatri aku ambil. Sebab aku rasa aku daripada kecil umur 9 tahun aku dah pergi psikiatri. Itu macam seumur hidup punya. Sebab aku kalau ikutkan nanti aku, sebab to be honest, ustaz tu berdekatan dengan rumah lama aku dulu. Kalau aku jual rumah tu berdekatan je rumah aku. Dia macam kalau aku pergi solat jemaah tu aku nampak dia kat depan lah. Mungkin dia nak mengenang, nak apa orang kata, membetulkan kesilapan dia dekat diri dengan Tuhan ke apa. Dulu dah banyak dosa, mencari taubat lah. Bertaubat lah, pukul banyak sangat anak orang kan. Dan aku faham didikan dulu kita kan, kalau pukul keras. Mak ayah aku bagi je sebenarnya, tak ada salah pun. Sebab bagi aku tujuan untuk mendidik, okey. Tapi kalau kau belasah sebabkan emosi sebabkan kau ada masalah dengan girlfriend kau bawa sampai ke kelas. Lepas tu aku pula jenis yang budak-budak bingai tak tahu jawi kan. Macam sorry ustaz ni, belasah aku cukup-cukup lah. Aku masuk hospital, tapi bapak aku tarik balik lah gitu. Tapi sejak daripada tu penerimaan tu tak berapa baik lah. Sebab dia rasa macam kenapa nak kecoh-kecoh. Kecoh lah aku masuk ICU kot. Ya. Lain lah kalau aku balik tu macam tak ada masalah apa-apa. Balik okey. Tapi masalahnya kau sampai baling meja kat aku. Umur 9 tahun lah. Kalau sekarang umur aku 29 lain lah. Ni WWE ke apa? Dia macam Royal Rumble lah kat situ aku kan. Aku macam aku macam lebih kurang, badan aku macam aku agak aku macam Rey Mysterio lah. Dia lebih kurang macam Undertaker lah. Aku macam jahanam hidup aku. Tapi aku okey lah. Aku dah berdamai lah benda tu. Cuma dia take time lah. So hidup aku bermula dengan trauma tu banyak. Rough life lah. Agak rough life lah, because of penerimaan semua benda. Tapi aku rasa bila aku berdamai tu okey kot. Kadang kau perlu berdamai dengan diri sendiri lah. So daripada sekolah rendah agama pergi ke sekolah rendah biasa, sekolah menengah kat mana? Sekolah menengah biasa juga. Aku trauma lah agama ni semua. Tapi still menjalani seperti biasa lah. Menjalani seperti biasa. Cuma itu aku keep in private lah. Aku bukan aku frust dengan agama. Aku frust dengan orang yang sekitar. Aku tak frust dengan agama. Maksud aku frust dengan orang ni macam penerimaan tu tak berapa bagus. Orang yang membawa agama tu jadi nampak buruk. Sebenarnya tu aku rasa macam tu lah at that time lah. So aku sekolah biasa, sekolah menengah biasa. Lepas tu along the way masa tu pun mak aku sakit. Masa tu dah sakit dah? Mak aku sakit kanser at that time. So life aku mungkin tak macam orang lain kot. Ada boleh pergi koko ke apa. Aku balik sekolah terus kerja. Aku kerja seusia sekolah menengah? 13. Aku start 13 kerja. Ikut orang pergi niaga lah. Sebab tu kalau orang tanya business venture, macam ni kau boleh ada business knowledge. Aku daripada street. Aku berniaga tepi jalan. Aku start dengan consignment. Faham? Aku 13 tahun tu. Sebab yelah, aku tak boleh jadi selfish at that time. Kalau aku nak apa-apa, aku ada adik bawah aku. So kalau, dan adik-adik aku pun bersekolah juga. So mak aku adalah salah seorang dia macam ni. Bapak aku buat insurans. Tapi insurans tu tak berapa nak berjaya sangat. Tapi it's okay lah. Aku dah bernama dengan benda tu lah. Cuma aku nak ceritakan mak aku saja adalah tonggak macam tulang belakang lah. Dia macam tulang belakang family lah. Dan bila dah tulang belakang tu dah start goyah kan, dengan sakit semua benda. So aku terpaksa mengambil tanggungjawab tu lah.
Faham. Dan aku kerja sebab tu kata kalau orang kata macam ni kau bagus in business, aku tak bagus in business pun. Aku banyak belajar je business tu daripada tepi jalan sampai ke universiti aku belajar pasal business. So aku belajar street smart dengan knowledge lah. Knowledge yang apa teori-teori semua pasal business. Dapat consume semua lah kiranya. Aku glad lah. Aku glad yang Tuhan bagi experience macam tu sebenarnya. Bagi kalau tak lalu jalan tu mungkin tak ada kat sini sekarang. Mungkin tak ke sini dan mungkin aku tak ada apa yang aku ada sekarang. Faham. Tuhan banyak ambil apa yang aku ada dulu untuk bagi apa yang perlu sekarang. Dia nak build jadi sebenarnya, macam ni. Yes, betul. Yes. So masuk universiti kat mana? Universiti aku mula aku kat UiTM. Lepas tu mak aku makin teruk, aku drop. Untuk UiTM degree dulu. No, masa tu aku diploma. Aku drop. Dan masa tu aku memang ramai yang kata kat aku macam ni lah. Kenapa kau drop? Mak kau, aku ada satu benda terkesan sebab ada kawan aku cakap macam ni. Mak kau kalau meninggal kau kena teruskan hidup. Betul. Tapi aku selalu cakap kat dia macam ni. Aku ada satu mak. Aku ada satu je. Tuhan bagi aku satu mak je. Faham. InsyaAllah aku ada banyak peluang lagi kat luar. Aku tak kisah pun satu. Memang kawan aku kadang aku tipu lah kalau aku tak jealous dengar best gila shoot kau pergi apa pergi trip belajar kat sini, kau pergi buat ni, buat assignment, ada masalah aku dengar. Kadang aku jealous ke. Aku manusia biasa. Cuma aku buang rasa tu jauh-jauh sebab mak aku sakit that time. Ramai orang tak faham. Kira masa tu memang ambil decision untuk jaga dia full time lah. Aku jaga full time lah. Dan aku bekerja dengan gaji 900 at that time. Kerja apa? Aku kerja, bayangkan, aku berhenti belajar. Dia punya, orang kata, nak jadikan cerita, aku jadi front desk officer dekat sebuah universiti swasta kat Gombak. Itu sangat, kau faham maksud aku, dia punya orang nak panggil apa dia punya ni lah, orang kata dia punya nak jadikan cerita macam tu. Aku jadi sedih lagi lah sebab aku kerja kat tempat universiti juga. Faham. Aku berhenti universiti, kerja kat universiti, nampak orang belajar. Aku gulung mic orang belajar. Kadang-kadang aku niat juga ada yang macam contohnya, aku rasa benda paling sedih adalah kau ada peluang untuk belajar dan kau tak ada mak yang sakit, kau okey, family kau okey, mungkin lebih, aku yakin lebih kaya daripada family aku, kau ada segala-galanya tapi kau tak manfaatkan. Means like kau ada masalah ni, masalah tu, masalah disiplin. Sangat rugi kan mereka. Sangat rugi bagi aku rasa macam baik aku tukar tempat dengan kau dulu tak apa. Kalau kau try tempat aku, kau rasa betul. Kau rasa tempat kau susah, kau bayangkanlah kadang-kadang ada sebab ada kawan aku yang masuk kat universiti juga. So aku dia tanya, kenapa buat kat sini? Kenapa kau tak sambung belajar? Kau rasa macam kau tak sambung belajar ke macam kau rasa macam berat lah rasa. Berat lah tak lah suria aku. Tapi kau berjaya untuk dapatkan master kan? Yes, aku jadi dapat masukkan master. Tapi agak lewat sikit daripada kawan-kawan lain lah. Tapi ada kawan aku dah buat degree dulu. Aku dah baru nak buat. Tapi lepas tu aku terus direct buat master lah. Degree dulu, degree apa? Aku degree business. Master pun master business. Aku master business. Untuk master ni, aku drop out tak? Untuk degree aku 2 kali aku drop out. So sebab masa aku habis diploma tu, macam kita off record tadi lah, aku kena lansaikan hutang aku dengan kerajaan. So aku berhenti masa semester 3. So aku teringin sangat nak tahu proses kau untuk ambil master tu sebenarnya macam mana? Tak ada proses, tak ada. Dia macam because masa tu pun PKP kan. Tak aku rasa macam why not aku sambung kot sebab PKP kau online. Aku manfaatkan online tu lah. Sebab bila online kau tahu lah dia tak sesusah macam kalau kau fizikal kan. So aku rasa tak apa lah, aku dah habis ni, aku terus lah buat. Dan the thing is, ramai orang tanya kenapa. Ni aku cerita kat aku kena cakap, aku kena disclaimer kepada budak-budak yang mana-mana rasa pelajaran tak penting. Kau mungkin betul dan kau mungkin salah. Sebab aku belajar masuk universiti bukan semua nak pandai. Masuk universiti kau boleh jadi tak pandai pun boleh lulus je. Betul. Kau jadi beban kepada kawan-kawan kau. Kau kena kawan-kawan free rider. Memang ramai kau tahu. Boleh je, tak ada masalah. Tapi kau kena ingat, kau kena belajar tinggi sebab tangga gaji. Kita ramai orang tak tahu. Kalau kau belajar master, jadi kalau kau belajar SPM, kau kena ingat gaji diploma lagi tinggi daripada SPM. Gaji degree lagi tinggi daripada diploma. Kalau gaji master lagi tinggi daripada SPM, diploma, degree. Starting gaji kau, kalau kau tak ada pengalaman sekalipun, gaji kau mungkin lagi besar daripada diorang. Tetap tinggi. Kau boleh jadi pensyarah. Kau ada kelayakan untuk jadi pensyarah kat situ. Sebab tu budak-budak sekarang mana yang kata macam pelajaran tak penting, aku nak jadi influencer. Betul, tapi kena ingat satu benda. Aku pernah jadi influencer. Pernah masa aku susah dulu kan, aku terpaksa buat banyak kerja. Dan aku
kena review banyak kedai hari-hari Okay. untuk kau dapatkan duit nak bayar aku punya kerugian dulu lah. Aku malah nak bahas benda tu lah. Banyak sangat podcast nak bahas yang tu kita lah. put aside lah. Put aside lah. Benda tu pun dah 2 tahun takkan tak Ya, bombong. kita- Aku nak menjual kita cerita anggap sudah susah. berlalu. Aku dah senang. Alhamdulillah dah senang. Wah, Okay. aku cerita susah-susah ni. Aduh, penat lah. Dah penat. Nanti orang cakap, oh susah betul hidup. Oh, susah betul hidup kan. Oh, aku tak ada sampai makan pasir je lah. Tapi okey lah. Cuma aku nak ceritakan pasal pendidikan sebenarnya. Kau jangan salah faham. Buat tu as a backup. Kalau kau tak menjadi influencer sekalipun, kau dah ada satu qualification untuk kau dapat tangga gaji yang lebih baik. Betul. Tak mahu tak Yang tahu. ni aku sangat setuju. Ya. Sebab budak-budak sekarang mostly lah, sebab aku ada anak buah kan. So bila kita borak-borak dengan member-member dia tanya kan, kau nak jadi apa bila besar nanti? Influencer bang. Influencer buat YouTube dapat duit bang. Aku dalam hati aku kan, kau tak faham ke struggle nak dapat duit tu macam Betul, mana? bukan senang. Dia kira masa kau lagi Yes. ada orang people watch lagi watch hour kan. Yang tu kira nak dapat under program. Betul. Tu sebelum dapat program kita dah susah lah. Betul. Dalam program tu tak payah nak cerita lah, memang Betul. susah gila babi. Betul. So pada aku education ni kalau dia orang nak momok tak payah memang. Memang orang tu bodoh lah, minta maaf lah. Tolonglah jangan bagi saranan-saranan bodoh. Tolong. Memang semua orang bebas untuk bercakap dekat social media. Tak kisah. Aku tak kisah. Aku tak sebut nama siapa lah kan. Terpulang lah masing-masing. Tapi aku cuma cakap pendidikan tu, kalau kau rasa tak penting, aku rasa memang pendidikan kau boleh dapat kat street pun boleh je pendidikan. betul. Tapi kalau kau nak dapat tangga gaji lebih baik untuk as a backup plan kau, supaya kau tak jadi, kalau kau gagal jadi influencer sekalipun, kau tak gagal jadi manusia. Betul. Kau tak gagal di mata masyarakat, kau tak Betul. gagal di mata ibu bapa kau. Itu yang paling menjadi penting. beban kepada keluarga. Itu yang Sebab paling aku ada ramai orang macam tu juga. Sama juga macam kau, experience. Sebab aku banyak dengan orang muda. Tengok macam berapa, yelah tengok dapat 8,000. Yes. Dapat kalau sekali kau review berapa? Dulu aku review ada sampai 5,000. Faham? Memang banyak. Ya. Tapi beban dia kau tak tahu. Betul. Satu, benda paling penting adalah kalau kau tak relevan, orang takkan ambil kau dah. Betul. Ramai orang tak tahu benda betul. tu. Kau kena sentiasa relevan. Sebab tu kau tengok influencer, kadang-kadang dia dah tak relevan, dia buat benda yang bukan-bukan. Create issue lah. Sebab dia perlukan benda tu. Yes, dia perlukan crowd dengan hype tu lah. Betul. Sebab dia punya kehidupan based on engagement. Betul. Dia perlukan engagement. Betul. Sebab tu kau tengok berapa ramai orang, contoh kalau ada influencer atau selebriti artis tu buat hal, tiba ditaja lah, Betul. dia panggil jadi inilah Masuk fight. brand ambassador lah, apa semua betul, benda betul. masuk fight lah. Aduh, come on lah. Okay. Takkan sebegitu teruk kau nak cari duit. Bukan tak, aku disclaimer lah. Kita bukan nak lekehkan mereka. Bukan. Tu cara mereka. Betul. Tapi cumanya kita nak bagi tahu ada lagi option lain yang kita boleh ambil. Betul, yang kau boleh kontrol. Yes. Sebab kau tak boleh kontrol kalau kau jadi influencer. Betul. Kalau orang dah tak suka kau, dan ada, kau kena ingat, influencer ni dia macam tumbuh, dia macam cendawan tau. Betul. Hari-hari mesti ada influencer baru dengan perangai yang lebih buruk. Betul. Dengan aku tak tahulah dia consume apa. Tapi aku tak salahkan siapa pun. Bukan salah influencer, tapi kau kena faham, bila competition tu dah ramai, orang ada banyak pilihan, dan harga tu kadang dah ada yang main harga. Dia saturated. Yes. That's why kalau kepada budak-budak yang mana nak jadi influencer, fikir balik dik. Kalau contohnya lagi satu paling susah, bila kau bekerja dengan orang dan orang tu mengharapkan kau dapat view yang banyak. Betul. Tiba kau buat video dia tak view banyak, tiba tak masuk leads, koyak kau. Betul. Dia mesti minta kau kurang. Kadang-kadang dia orang tak faham sebenarnya. Kita review ataupun kita buat marketing, bukan kita boleh convert pada sales terus. Betul. Kadang-kadang kita ada pelbagai objektif dalam tu, awareness, reach ke apa kan. Tapi kita kena faham orang yang meniaga ni target dia apa? Sales sahaja. Betul. Sebab tu dia tak kisah pun apa cara kau buat, macam mana kau buat video, janji kau boleh convert sales. Betul, itu je. Sebab tu kadang-kadang ada isu yang macam hari tu ada influencer Mat Never Zero ke apa, ada isu pasal tu. Benda tu betul, benda tu dah terjadi kat aku pun juga dulu. Cuma benda tu tak naik. Kita pun tak ada respect juga kan. Kita dah cuba sedaya upaya tak naik juga. Aku dah buat 2-3 video tak naik juga. Susah juga. Ya. So dia orang question kau, kalau kau rasa kau boleh handle, okey. Kalau tak boleh handle, susah. Lagi-lagi bila ada kontrak. Yes. So sebab tu kata, jadi influencer senang sebab kau tengok yang dah berjaya. Yang tak berjaya tu ramai. Orang tak cerita. Orang tak cerita je. Kadang diam sendiri je. Sebab tu aku cakap, jangan kepada sesiapa budak-budak yang rasa education tak penting. Mungkin betul bagi kau, tapi kena ingat, kalau kau ada qualification dengan education yang lebih tinggi, tangga gaji kau pun lebih tinggi. Simple. Faham.
Itu saja. Okay, sebelum aku datang podcast ni kan, sebelum kita buat ni, ada member aku tanya sebab dia kenal kau. Okay. Dia kenal secara media sosial lah. Okay. So dia pernah tengok kau punya past, macam mana kau lansai ke hutan kan. Dia tak nak tahu macam mana kau lansai ke hutan. Cumanya ada satu soalan yang dia tanya. Okay. Macam mana kau boleh manage masa kau untuk buat pelbagai job dalam satu masa? Okay, ini benda ni aku kena cerita kat semua orang lah. Sebab aku mengamalkan satu konsep. Aha. Sebenarnya ramai orang tak perasan kan, engkau ada satu benda yang sama dengan orang billionaire, millionaire, orang paling kaya dalam dunia, orang paling miskin dalam dunia pun ada benda yang sama. Cuma dia mungkin tak perasan. Semua ada 24 jam yang sama. Betul. Tak lebih tak kurang. Betul. 24 jam. Okay. Kalau kau habiskan 24 jam kau, sebenarnya dalam 24 jam kau ni kan, kalau kau habiskan untuk tengok pada masalah, kau akan dapat masalah je. Betul. Sebab aku fikirkan macam dia jarang keluar 24 jam. Dalam 24 jam aku akan okay, sebab aku masa tu at that time sangat-sangat memerlukan duit. Aku korbankan tidur aku. Okay, mungkin kalau tidur yang sihat 8 jam, 9 jam, tidur macam baby lah. Dah kalau kau macam hidup macam aku, takkan nak tidur macam baby kan. Betul. Macam mana nak tidur sih? Orang pun dah pandang hina aku macam babi kan. So so kau faham maksud aku? Aku tak boleh tidur macam wah, macam baby tidur 8-9 jam. Aku kurangkan 3 ke 2 jam. Okay. Tapi memang efek dia sampai hari ni lah. Tulang belakang aku memang sakit lah. Aku cakap awal. Itu memang aku extreme push limit manusia. Okay, faham. Sebab konsisten aku buat. And that time 24 jam aku pastikan dalam 22 jam atau 20 jam aku kerja. Mungkin banyak mengarut, tapi itulah yang kau tempuh lah. Aku tempuh lah. Lepas tu macam macam kau kan ambil pelbagai job kan pada satu masa yang sama. Let's say lah hari ni kau buat job cleaning, tiba-tiba kau dapat job untuk composing music kan. So macam mana kau nak membahagikan cara pemikiran kau time tu? Time tu aku dah tak fikir apa, aku fikir duit dia. Demi Allah aku fikir duit. Kau tahu bila kau fikir duit, kau tak risau pasal masa kau tidur ke apa tak. Kalau kau tak tidur at that time pun tak apa at that time. Faham maksud aku? Sebab aku tak nak kena buy hook or buy crop, aku kena bayar kerugian ni. Betul. Orang akan sentiasa minta. Betul. Aku ada juga buat sales, komisen besar tapi makan masa. Yes. So untuk bayar sikit-sedikit orang tu boleh lah kalau aku buat kerja macam tu. Sebab composing music it's all about skills lah. Skills lah. Sebab mungkin kalau orang kata composing music kau susah ke? Tak juga kalau kau ada skills. Okay. Aku taklah kata bagus, tapi ada skill lah. Dia tak bagus tapi ada. Okay. So aku buat yang aku bagikan masa aku sepenuhnya. Okay, aku ada kerja tetap. Lepas tu balik kerja tu aku try untuk, kalau ada cleaning aku try tu anjakkan. Okay, kalau tak mengganggu di malam, aku buat malam. Kalau tak, aku anjak kepada hari yang aku boleh buat pagi. Okay. Lepas tu muzik tu aku buat lah malam. Lepas tu aku buat ada buat voice over. Aku buat macam-macam. Okay, faham. So tough anytime lah. Sebab dulu pun kita tak pernah expect. Dia macam kadang-kadang kita tak tahu sejauh mana kita punya kemampuan selagi kita tak lalu benda tu. Aku dulu pun tak tahu kemampuan. Macam tu ke kemampuan aku lah. So lepas settle semua, alhamdulillah lah, sekarang ni dah ada agensi sendiri apa semua. Aku bersyukur lah. So ini adalah main topik kita. Boleh no problem. Ini adalah main topik kita. So aku dah tahu apa agensi kau. So tapi aku rasa dekat alam maya masih ramai yang kurang tahu. So boleh tak kau ceritakan apa sebenarnya agensi kau ni? Okay, macam ni, aku ada beberapa agensi lah. Satu aku ada agensi marketing, aku ada agensi untuk kewangan, perundingan kewangan. Aku ada juga buat agensi hartanah. Ada beberapa lah, ada beberapa. So ada kedai makan, ada gym, ada kedai runcit, ada beberapa bisnes lain lagi yang aku ada IT, bisnes IT juga. Bisnes IT tu apa? Untuk buat website. Alright. Buat website, buat landing page, buat marketing, buat yelah, bagi aku apa yang berkenaan dengan IT lah. Aku buat apps pun ada. So sebab aku pun dulu pun yelah, sebab aku tak ada duit kan. Jadi aku kena try semua benda lah. Sebab sekarang ni tak macam dulu. Orang dulu dia lupa. Sekarang ni nak buat bisnes tak sesusah dulu. Dulu mungkin susah lah. Contoh kau nak belajar ilmu ni, kau kena pergi jumpa orang tu. Faham. Kau kena travel lah. Sekali semua ada ujung jari. ChatGPT ada, ujung jari ada. YouTube ada, social media semua ada. Dalam TikTok tu ada banyak cara macam mana nak baki paip. Faham. Kan YouTube ada macam-macam cara macam mana kau nak kemas, nak buat cleaning yang efficient dan efektif. Ada banyak cara. Kau nak belajar, nak buka kedai, nak belajar masak pun boleh, no problem. Ada banyak berjuta-juta video. Faham. Cuma kadang-kadang orang kita tak effort je. Effort tak ada kat situ. Dia effort kepada nak benda yang instant. Faham. Susah. Sebab dalam hidup ni kalau orang tanya
kenapa cepat sangat bayar dulu kan orang cakap aku. Bukan cepat bayar. Kau tak tengok macam mana aku struggle. Yes, Orang tak nampak macam mana aku tidur pukul berapa. Aku bangun pukul berapa. Aku ada kerja tetap lagi at that time. Dan orang kata macam sebab macam mana kau boleh buat banyak bisnes? Sebab aku tak belajar. Aku tak adalah. Dia macam ni. Kau tak perlu bagus. Kau cuma boleh settlekan masalah tu je. Betul. Bukan kau bagus settlekan masalah. Sejauh mana kau boleh settlekan masalah tu. Okay. Bagus tu dah jadi satu macam add-on. Okay lah, itu bagus lah. Cuma ability lah. Cuma aku mungkin tak bagus tapi aku boleh buat. Macam tu. Sebab tahu rasa semua benda dekat ujung jari. Jadi kalau kau nak bagi alasan aku tak pandai lah buat bisnes ni, belajar, YouTube ada. Kira kena letak masa kita lah. Betul. Daripada kau fokus pasal masalah ke apa? Masalah, isu-isu pasal yang tak perlu nak ambil tahu. Nak bergaduh kat komen ni. Bergaduh kat komen. Kau nak mempertahankan mana-mana parti politik. Tak guna. Sebab ini benda tu tak bagi kau duit. Kalau kau bukan cyber trooper, kau mungkin tak dapat duit at that time. Faham maksud aku? So kalau kau gaduh, lagi sedih kalau kau gaduh pasal rumah tangga artis. Orang tu tak kenal pun kau. Tak, itu satu. Paling aku sedih. Orang tu cuma ada masalah rumah tangga. Masalah duit insya-Allah okey. Engkau Masalah duit lagi, rumah tangga lagi, kehidupan lagi, anak-anak macam perangai macam setan lagi. Sebab kau faham maksud aku. Jadi kau ada banyak masalah lebih berarti. Patut kau fokus kat diri kau lah. Faham. So tu aku tengok apa possibilities yang servis aku boleh buat. Kalau orang cakap, kalau orang tanya aku, kau boleh buat tak? Boleh. Walaupun aku tak tahu. Dulu. Aku ambil dulu. Sebab kau boleh belajar kemudian, kau boleh tengok kat YouTube, kau boleh try kat mana-mana at that time. Faham. So aku rasa macam itu kot yang buatkan aku survive lah. Faham. Sebab kalau kau tak boleh, kiranya engkau sekatkan knowledge kau, kemampuan ability kau, skill kau untuk dapat skill baru. Faham. Itu ya problem. So kalau nak katakan bisnes hari ni based on pengalaman aku lah. Ya. Dan kalau kau tengok bisnes aku pun banyak barang-barang keperluan, benda-benda yang memang high demand. Faham. Kira boleh bagi orang cakap daily money lah. Daily money, monthly. Sebab tu aku selalu cakap kalau pasal bisnes ke apa, aku ada income harian, income mingguan, income bulanan, income 3 ke 6 bulan. 3-6 bulan ni adalah komisen besar. Kau jual rumah, kau buat sub sales ke apa, property tu. Sebab kadang duit tu banyak, cuma dia lambat sikit sebab banyak proses. Dia kena tunggu tuaian. Tu. Tapi bila dah habis tu kau dapat besar. Sebab tu orang kata macam boleh habis cepat sebab aku jual rumah. Faham. Banyak jual rumah, buat banyak-banyak benda. Wah, kucing makin lama makin jinak makin menjadi. Okeylah, dia nak duduk belakang lah pula. Alamak. Sini. Memang kucing ni haiwan kesayangan Nabi. Tapi kalau macam tu macam tak beradab pula tu. Sampai ke belakang kawan tu. Okay, kita back pada agensi lah. Okay. So agensi kau basically sebenarnya fokus pada untuk refinance personal loan dengan rumah lah. Betul. Okay. Macam mana kau dapat idea untuk kau involve dengan benda ni? Sebab aku tengok macam ni. Aku tengok peluang adalah kadang-kadang kesian kat orang. Kadang dia boleh buat, cuma kadang dia ada masalah sedikit. Contohnya tak boleh nak bayar sekian. Tapi kalau kita mampu nak buat, tolong dia, why not? Yes. Dia cuma tak dapat nak bayar benda tu je. Kita bayar dulu. Lepas tu nanti kau bayar balik je lah. Sesimpel macam tu je. Sebab aku nampak demand kat situ ada. Betul. Dia tak salah, dia tak betul. Betul. Tapi kita just bantu orang untuk yang boleh buat, yang tak boleh. Aku boleh tolong orang yang susah nak buat, bukan tak boleh buat. Maksudnya dia sebenarnya mampu tapi dia ada masalah sikit. Ada macam ada problem sikit je lah. Tak terlalu major boleh lah. Kalau major sorry lah aku cakap awal lah. Aku tak semua orang kita boleh tolong. Ada macam tu lah. Kita bukan sebiru. Betul. Aku bukan Tuhan. Boleh membetulkan balik kau punya financial kau. Tak boleh lah. Sorry lah aku cakap awal lah. Kadang-kadang orang cakap kenapa tak boleh. Kata boleh nak tolong Melayu. Betul. Saya tolong Melayu yang saya boleh tolong lah. Kalau kadang-kadang kita kena minta tolong kat Tuhan dulu. Aku cuba cari sebaik yang mungkin lah. Jadi jangan try aku punya limit lah. Aku takut nanti lain. Aku try tu jadi nice guy lah. Tapi kena ingat aku setiap manusia dia ada punya level kesabaran. Kesabaran dia. Jangan push benda tu. Jangan push je. Kalau kau banyak-banyak try boleh, tapi takut kau tak terlayan lah nanti. Aku malas. Sebab kalau aku bagi, sebab aku takkan marah orang apa. Cuma aku bagi reality. Takut kau bila kau dengar nanti kau rasa macam sedih pula nanti. Faham. Sebab aku tak nak buat orang rasa bersalah. Sebab aku punya agensi membantu orang yang susah nak buat, bukan tak boleh nak buat. Kalau dia ada kelayakan nak beli rumah pun, why not? Dapat sebab ramai orang tak tahu pasal cashback property kan. Betul. Okay, yang ni kita masuk satu-satu lah. So aku pernah deal dengan agent. So antara few things yang bermain dalam fikiran aku ketika aku nak beli rumah lah. So ada satu case ni,
kita nak pergi review rumah. Betul. So dia tak cerita yang sebenarnya bila pergi review rumah ni kita kena bayar kat dia. Okay. So bila once aku time tu memang aku tak ada duit. Just aku interested nak tanya. Okay. So once kita dah pergi, kita dah tengok rumah, kita dah rasa happy, dia ajak pergi minum, bro kena bayar banyak ni. So apa pandangan kau tentang bukanlah kita nak marahkan dia. Apa pandangan kau tentang ketidaktelusan perkara ni? Okay, dia macam ni. Dia setiap agensi, kau faham, setiap agensi dia lain-lain polisi. Okay. Macam agensi aku tak kisah datang rumah. Okay. Sebab kadang-kadang itu macam dia ambil duit kopi lah, kita ambil kopi. Sebab aku tak galakkan buat macam tu. Sebab aku galakkan kalau cek kelayakan dulu. Okay. Apa guna aku tunjuk rumah tiba dia tak boleh buat? Betul. Sakit hati aku. Masa aku lagi kan aku dah berbahasa-bahasa. Cantik rumah, cantik. Belum tak dokumen. Rupanya bankrupt. Okay. Tak ke mengamuk aku kat office kan. Jadi aku mengambil langkah untuk cek kelayakan dulu. Kalau ada orang macam tu dia bagi tengok-tengok rumah dulu. Biasa dia, kalau to be honest, dia kena tengahkan awal-awal lah. Tengok dia. Tapi kalau tiba nak kena bayar, lepas tu kau bayar berapa? Tapi masa tu dia cakap kalau macam tak nak bayar duit kopi dia untuk review rumah, just jatuh deposit lah sikit. Dia cakap untuk tanda setuju rumah tu. Salah lah benda tu. Aku tak buat macam tu. Salah agensi aku tak buat macam tu. Okay. Aku check kelayakan dulu. Kau boleh buat tak boleh buat. Aku ada beberapa sub-sales property aku beli. Tapi kalau kau ada kelayakan aku boleh buat lah. Dia macam ni lah. Dia macam this is all about business. Bukan aku tak boleh nak layan kau 100%. Betul. Kalau kau tak ada kelayakan, dia macam ni, kau tempatkan diri kau tu kat aku. Kita mencari makan ni. Kita cari makan. Kau kena faham, aku buat business. Sebab aku dah cakap, aku yang mengamalkan konsep masa 24 jam. Kalau 31 hari suntuk tu aku dah tutup abang. Minta maaf dah tutup. Terima kasih. Kalau satu hari suntuk sorry lah aku tak pernah expect ada distraction. Tak apa, standard podcast aku memang kita ada distraction. Akan ada distraction. Okay, faham. Tak ada lah. So the thing is ramai orang salah faham. Kadang-kadang kalau nak buat dia macam ni, aku jenis orang yang kalau kau faham lah, sebab aku macam aku cakap dia, aku mengamal konsep masa. Aku sangat strict dengan masa. Kalau orang tu lambat ke lambat 30 minit aku memang caw, 15 minit aku caw. Sebab aku memang sayang masa aku. Sebab semua benda dalam dunia ni insya-Allah aku boleh beli. Betul. Masa je aku tak boleh beli. Kau kena faham, aku value masa aku. Duit aku habis aku boleh cari. Faham? Masa kalau aku habis memang tak dapat layan orang tak ada kelayakan, memang tak dapat undur apa. Simple je. Sebab tu aku jenis senang. Kalau aku bayang kau letakkan diri kau kat aku, kalau aku layan orang satu hari suntuk tunjuk rumah tapi tak kelayakan, sedangkan aku boleh close sales aku, contohnya dalam 10 minit aku boleh close 100,000 semua, 300,000 sales, 300,000 ringgit kan. Kenapa aku nak spend satu hari untuk orang tak ada kelayakan? Betul. Simple. Betul. Ini business lah. Kau tak boleh cakap macam kau ni tak bayar. Bukan, ni business. Kau duduk kat tempat aku baru kau cerita. Kena logik. Jadi orang yang ada common sense. Tak susah sebab memang kau boleh ada apa pun dalam dunia ni. Kecuali common sense je kan orang tak ada. Kena develop. Kena develop lah benda tu lah. Okay, so contohlah kau ada klien yang tak tahu apa-apa pasal subsale untuk beli rumah lah kan. So apakah knowledge yang dia kena ada, fees yang kena bayar yang kau boleh kongsikan? Okay, dia macam ni. Kadang-kadang bila kau nak beli rumah ni, benda paling penting dia ada macam dia ada certain company dia akan buat booking fee. Macam tadi deposit tu lah. Itu deposit tu macam tu lah. Okay, kenapa orang kita tak nak beli rumah banyak? Kesian tau. Ini tanah Melayu. Tapi tak ramai orang Melayu ada rumah dan tanah di tanah Melayu. Betul. Tapi aku galakkan sebab apa? Dia ni, kau kena faham, kalau kau nak beli rumah ni, kadang-kadang orang semua sangkut dekat no payment. Betul. No payment 10%. 10%. 10% lah. Ada 10% ada lah, mengikut company tu sendiri punya polisi lah. Oh, yang tu bukan yang bank tetap kan? Kadang-kadang ada aku sebab ni berdasarkan apa-apa yang experience kau lah. Kadang-kadang macam ni, kadang 10% lah. Kita ambil contoh 10% lah. Kadang-kadang ada yang 10%. Contohnya rumah tu 300,000. So 10% 30,000 lah. Itu belum lagi campur yang fees lain, legal fee apa semua kan. SPA apa semua. SPA semua benda tu kan. Purchase agreement semua. Jadi kau kena faham konsep bila nak beli rumah ni, banyak duit nak kena pakai. Betul. Jadi kalau kau, sebab tu orang kita tak nak beli rumah leceh. Betul. Bukan sebab tak boleh nak bayar bulan-bulan. Dia tak mampu yang first tu je. Yang tu itu pun dah tak mampu. 30,000 nak cari lah. Aku faham lah. Kadang-kadang nak bila baru nak hidup, contohnya baru bekerja.
Nak cari segedebuk 30k tu keras. Mana nak cari kan. Gila. Itu kalau ada yang ambil langkah pinjam bawah lesen lah, pinjam orang lah, semua benda kan. So aku faham lah benda tu jadi sebab kadang tak mampu down payment. Sebab tu. Tapi ada juga company yang macam company aku bear the cost first lah, then kau bayar kemudian hari. Ada alternatif lah. Ada alternatif. Sebab aku tengok grey area yang ada. Betul. Simple. Okay. So kau dapat cashback, kau dapat rumah. Okey lah, kau ada aset. Kau ada aset, kau nak buat. Dan kita ajarkan sekali orang macam ni, kalau kau tak nak duduk tu, nak buat jadikan sebagai investment buatlah rumah sewa ke, bilik sewa ke. Aku buat macam tu sebab aku rasa orang kita wajib ada rumah. Jangan kau terlalu dengar sangat cerita-cerita orang ni semua kan. Orang ni semua boleh cakap je. Yang cakap tu pun tak ada rumah kadang. Yang cakap tu tak ada rumah dan tak berani nak ada rumah. Itu je. Okay. Yang tu kita akan huraikan lebih lagi. So kita masuk into deep lagi kan. So bila nak beli rumah ni, so maksudnya orang yang berkelayakan, mampu dengan monthly dia, so boleh dikatakan semua orang lah boleh masukkan deposit tu dalam dia punya fees rumah tu lah. Betul tak? Untuk agensi aku. Agensi aku je lah semua yang berkelayakan. Macam aku cakap, berkelayakan. Yang penting berkelayakan. Kalau kau tak kelayakan, minta maaf lah. Betul. Minta maaf lah. Kau sewa lah dulu ke, tambah income ke. Betul. Bukan kita nak rendah-rendahkan orang. Tak. Cuma aku cakap benda yang realistik. Betul. Benda tu je. Okay, so bila settle lah masalah tu, dia layak. Apakah proses terusnya? Proses terusnya tu agensi aku uruskan lah. Dia just tunggu untuk sign agreement semua benda. Dan paling penting sekali bila dapat tu, kita tanya juga dulu sebab kita bertanggungjawab. Aku jadi orang, sebab aku tahu bila kita dah ada klien-klien ni, kita nak ada hubungan jangka masa panjang. Dan aku nampak banyak lagi boleh buat opportunity duit. lah. Tu je. Sebab aku boleh persuade ejen-ejen aku jadi macam ejen untuk tolong carikan penyewa-penyewa. Betul. Tu je. So kalau dia rasa dia nak buat duit dengan sewa rumah, boleh, no problem. Faham. Sewa bilik ke apa, aku tak ada masalah benda tu. So aku bagi alternatif lah. So jangka masa panjang dia boleh manfaatkan aset dengan baik lah. Kalau contohnya dah lebih 8 tahun, dia rasa dia nak perlukan cashback yang banyak, boleh buat refinance. Okay. So yang bab cashback ni aku rasa ramai yang tak tahu. Betul. Dan orang akan nampak personal loan lagi lebih menarik. Sebab cepat. Yes. Itu tapi sebenarnya cashback dengan personal loan ni, pada akulah ni personal opinion aku, almost the same. Tapi yang kita bestnya cashback ni, kita dapat aset dan dapat duit. Betul. So boleh tak kau ceritakan sikit macam mana orang nak cakap mengenai cashback ni, macam mana orang nak suruh orang faham? Dia macam ni. Kalau personal loan, kau tengok, kau kena faham bila kau dapat cashback, kalau kau beli rumah, tempoh pembayaran dia dah panjang. 35 tahun. 35 tahun lah. Yes. Standard lah, kita cakap benda standard. Dan kau dapat cashback. Betul. Cashback tu dah 35 tahun. Okay, kau dapat duit lebih tu untuk jangka masa 35 tahun. Jadi pembayaran kau sangat rendah sebenarnya. Faham. Instead of kalau personal loan, memanglah tinggi. Sebab apa? Pembayaran 10 tahun paling maksimum. Betul. Lepas tu kau bayar ada OPR lagi, floating rate lagi. Betul. Kau nampak masa tu. So ramai orang tak faham yang sebenarnya kalau kau beli rumah, kalau kau beli cashback property, kau dapat rumah, dan kau dapat cashback, kau dapat, kira kau ada aset dan ada duit lebihan lah kiranya. Betul. Kau nak bayar hutang ke pun boleh, kau nak buat untuk masuk rumah baru pun boleh, duit tersebut. Atau kau nak buat saving pun boleh, tak ada masalah. Betul. So lepas tu menariknya, kalau dah rumah tu dah lebih 8 ke 10 tahun, kau boleh buat refinance. Ramai orang tak tahu benda. Sebab tu jadi kau bayaran kau tu rendah je. Instead of kau gini kan, sebenarnya rumah ni dia panjang tapi rendah. Kau mampulah sebenarnya. Janganlah beli rumah di luar kemampuan kau. Jadilah orang yang logik. Kalau kau rasa gaji kau 2,000 nak beli rumah tak salah. Pergi sampai 500,000 melampaunya kan. Untuk apakah yang dimaksudkan dengan refinance 8-9 tahun tu tadi? Refinance ni macam kau nak dapatkan loan baru untuk rumah kau. Jadi kalau dah contohnya bila kau dah bayar 8 ke 10 tahun tu, 8 tahun ke 10 tahun tu, jadi bayaran kau tu tinggal sikit lah. So kau nak refinance balik dengan harga rumah yang baru. Kan bila rumah ni kan dia ada market value dia naik kan. Kalau market value dia naik, contoh daripada 300,000 ke 400,000 ke 500 lah. Kau beza 200,000. Kira kalau tak ada masalah, cashback kau 200,000 lah. Kira daripada refinance. Itu kasar lah. Yes. Aku baru tahu ni. Kira daripada refinance tu boleh dapat cashback balik. Betul, dapat cashback lah. Bukan dapat cashback lah.
So itu sebab tu ramai orang tak tahu. Sebab tahu aku sebab tu jangan dengar orang bodoh bagi pendapat pasal rumah. Kau tanyalah orang buat mortgage. Kena tanya orang. Ni adalah peluang yang aku ada untuk tanya orang yang betul. Tak adalah betul, tapi aku buat benda tu lah. Yes, orang yang experience lah. Bukan macam orang dengar orang ke orang cerita atas cerita. Bocah tengah beli rumah. Bapak dia lah. Sorry, bukan aku marah lah. Cuma aku cakap benda ni lah. Kita nak cerita benda yang orang cakap, benda yang orang tak tahu dan boleh buat. Alternatif macam mana kau nak selamat dalam tempoh 20 tahun hidup kau. Faham. Sekarang rumah kau dah refinance rumah kau tak salah. Contohlah, kau ada masalah, anak kau dah besar. Kalau kau tak nak kau sayang rumah tu daripada jual, kau kena ingat market untuk jual rumah sekarang subsale sangat susah. Kalau tak ada cashback. Faham? Kalau nak beli saja, sebab aku ada jual rumah yang tak ada cashback juga. So memang agak susah lah. Tepu lah benda tu. Bukanlah tepu, tapi nak jumpa the right person tu susah. Faham. Sebab dengan keadaan ekonomi sekarang, aku tak nak bahas pasal ekonomi. Politik aku dah risau. Cukai apa semua. Tak perlu cerita pasal tu. Tapi orang tahu kita boleh bersetuju, majoriti boleh bersetuju yang kita ada masalah kewangan. Betul. Memang susah nak cari orang yang boleh beli subsale. Kira memang pembeli sekarang fokus untuk beli untuk dapat cashback lah. Aku sebenarnya nak wawarkan benda macam tu. Kau kena buat benda yang boleh dapatkan balik. At least kau dapat buat saving ke betul. Nak survive. At least kau ada rumah. Betul. Kalau ada masalah kewangan dan kau duduk rumah sewa, kau kena halau. Tentu 2 bulan bulan dah memang orang tanya. Saya dah iklankan dah dekat Mudah. Macam tu lah. Kau pun terkebir-kebir. Mula kau pinjam orang Malaysia nak cari buat untuk agreement rumah baru kau. Pening. Sebab aku cakap cara terbaik kalau ada kelayakan, kalau dia kan beli rumah ni kau boleh satu nama atau dua nama. Join. Kalau kau rasa okey kau nak bayar seorang, kau steady, okey lah kau tak satu nama. Faham. Sebab kalau kau rasa kau tak cukup lagi, kau tambah income isteri sekali ke. Contoh. Faham. Dan andai kata one day kan kita dah tua, dah berumur sikit, tak larat, kita ada masalah kewangan tapi kita tak larat sangat, kita boleh kalau kita eligible untuk buat refinance, kita boleh suruh anak kita buy over. Faham. Buy over rumah tu, rumah kita ni daripada nama dia ke nama dia, nama kita ke nama dia. Faham kira boleh pindahkan benda tu? Pindahkanlah. Kira anak itu yang kena bayar. Okey, kita settlekan masalah hutang kita, tapi kita bayar juga dengan anak kita lah. Dia boleh selamatkan banyak benda. Ramai orang tak nampak benda tu. Ramai orang nampak macam saya perlukan personal loan. Tak salah pun lah bagi aku. Kalau tak rasa kemampuan nak beli rumah, nak buat tu tak salah. Tapi kalau kau ada peluang cashback property, mana kau boleh bina keluarga kau. Peluangnya ada lah. Yes, kau boleh bina keluarga kau duduk kat rumah sendiri. Kau nak anak kau conteng macam mana, buat mural ke kan, kau nak buat apa kan, macam apa ya, hip hop dulu kan, graffiti kan. Tak salah rumah kau. Ya betul. Kalau kau nak paku kan, biasa kalau rumah sewa tak boleh paku. Aircon tak boleh kan. Tak boleh kan. Jadi so kau pakulah kat mana-mana kena buat. Dah rumah sendiri. Sebab aku cakap. So orang kira, aku ada tengok satu video Mak Saleh ni. So dia cakap teknik leveraging dekat properties. So ni lah cara dia sebenarnya satu. Sebab cara-cara ni banyak kalau kat barat, dia western punya country, dia memang guna benda-benda macam ni. Faham. Kita je baru kita ni apa-apa saja lambat. Gadget lambat, lambat. Cuma benda ni tak ramai orang tahu. Faham. Ramai orang skeptikal sebab ada orang bodoh dalam social media yang memberi pendapat pasal finance ya. Kau pula dia macam ni. Kalau cerita pasal finance, kau kena betul-betul belajar pasal finance. Macam aku bisnes. Untuk kapasiti aku cakap bisnes, legit lah sebab aku ada benda tu semua. Aku ada agensi, aku ada Wisma, aku ada a lot of background study kau. Background aku study business. Major in business. Sebab tu aku cakap, kau nak cerita pasal finance dengan aku belajar pasal finance semua benda. Sebab tu aku kata, jangan jadi orang yang percaya sebabkan dia banyak viewers, kau percaya dia 100%. Yes. Okay. Jangan sedih hidup kau macam tu. Sebab tu lah kau jadi katak bawah tempurung, kau tak nak study. Dia terjun, kau terjun lah. Okay, faham. So ni kita nak side track sikit je. Okay. Kan biasa kita dengar, bang, beli rumah ada interest riba bang. Alamak, orang macam ni ya. Personal loan riba bang. So macam mana kita nak ubah mindset? Bukanlah kita tak perlu ubah semua orang. Kita perlu orang-orang yang perlulah. Okey, dia macam ni. Bukan ubah mindset. Faham konsep. Yes. Orang faham konsep. Yes. Ya, sebenarnya aku kena jujur dengan semua orang Ini aku kena cakap. Benda ni mungkin agak kontroversi sikit, tapi aku kena cakap lah. Dunia kita hari ni guys, kalau orang macam ni, kau minta dia, okay, kalau kau tak boleh ada riba, bagi tahu satu solution. Aku nak dengar satu solution dia. Tak banyak pun, aku nak satu je. Kau komen lah kat bawah ni, solution apa yang bagus.
Kau terangkan lah. Tak apa, aku sponsor. Okay. Tak serius ni. Kalau kau ada solution, kau beritahu aku. Kau jangan jadi orang cakap benda tu. Aku tak support riba. Okay. Kau kena faham. Tapi kita semua, negara kita ni semua ni dalam sistem lah. dalam satu sistem. World Bank, Faham. IMF semua ni. Dalam satu sistem, guys. Kalau kau rasa kau nak lawan, boleh. Tak salah pun. Try lah. Try lah. Sama ada kau hidup dengan, aku bukanlah tak nak melawan arus, bukan. Tapi kadang hidup ni, kalau yang bercakap tu pun kadang tak melawan pun sistem. Faham. Kalau kau jenis melawan sistem, okey. Tapi kau pun terpaksa akur dengan sistem yang ada. Kau kena faham, kita ni kerdil je. Basically memang kita terpaksa, dipaksa. Sebenarnya itu saja. Kalau kau ada kata riba apa semua, kau kena faham. Walaupun dia cakap Islamic finance ataupun Islamic banking sekalipun, cuma terms in Arabic akad tu semua, kau pun akad untuk riba. Interest mana? Kalau kau betul-betul, kalau bank tu betul bagus, dia tak payah bagi kau riba, tak payah ambil, tak payah ambil one to one lah. One to one. Okey, kira contoh dia 10,000, tak bayar 10,000, tapi kau still lagi pergi ke mana-mana banking Islam, bank Islamic banking ataupun mana-mana yang menawarkan patuh syariah ni, kau kena bayar lebih juga. Kalau kau pinjam 10,000, kau kena bayar lebih juga. Sama. Tidak ada interest dia lah. Tak kisahlah dia kata akad tak akad. Kira kau akad untuk yang lebihan tu juga. Setuju untuk kesemuanya. Yes, itu sebab tu kata kau bagi aku solution. Faham. Kepada orang yang cakap riba, tolong bagi aku solution. Apa solution yang terbaik? Yes. Okay, Sebab tu aku cakap, aku kadang tertanya-tanya juga, kau ada tak? Apakah pemikiran? Jalan keluar, kau ada jalan keluar tak? Tak apalah, kau tak perlu cerita pasal kau jalan bagi aku satu solution lah. Aku nak solution. Sebab kalau kita cakap riba ni semua, tapi kau pun tak ada solution, tak guna juga. Aku support solution kau. Kalau kau betul-betul solution kau tu adalah benda-benda Success yang lah. sukses. Kau kena faham satu benda dalam konsep. Bila buat bisnes, walaupun dia perbankan apa semua, dia ada overhead banyak. Pekerja, Betul. Pejabat, bil elektrik. Dia punya investment dia apa semua. Betul. Untuk bagi dividen tu. Betul, nak bagi dia dividen tu semua. Kau kena faham konsep tu semua. Memang kita tak faham konsep tu. Terus jam. Kau dengar pula cakap orang-orang yang entah mana-mana. dengarlah cakap orang yang ambil bisnes, yang ambil Islamic finance, ambil finance. Kau tahulah konsep finance tu macam mana. Kau dengar daripada graduan-graduan TikTok. Macam mana kan? Graduan social media. Dia basically macam ni lah. Kalau kita tak boleh beat sistem tu, kita join the system. Kita join the system dan kau cari the grey area yang ada. Itu yang patutnya. Faham. Memang kalau nak ikutkan, aku pun nak juga. Siapa pinjam tak nak, 10,000 dah bayar 10,000. Aku pun nak, guys. Siapa tak nak okay. Semua dalam dunia ni boleh majority semua suka benda tu. Tapi bila melibatkan banyak servis cost, service charge semua benda tu, kau kena faham sebab apa. Sebab benda semua ada overhead. Faham. Mana dia buka bank elektrik TNB bagi cuma kan. Faham. Nak kira kau punya kelayakan semua. Kau kena faham konsep lah. Bukan aku bersetuju dengan sistem sekarang. Tak bermakna aku kerja ni aku bersetuju. Dah kalau ni cari makan, kau nak buat macam mana? Kita pun terpaksa lah kiranya. Already we have to akur dengan keadaan. Kau kena faham konsep tu je. Kau jangan jadi orang, kalau kau betul-betul kau ada brilliant idea dan kau rasa kau ada capability, kau buatlah. Aku support kau. Kita try kan. Kita try, why not? Tak salah. Tapi jangan bagi satu statement yang kau, habis kesian lah orang kerja bank tu bagi. Habis kau nak kata apa, orang yang kerja bank, security bank tu semua bagi makan duit haram ke macam mana? Betul. Dia ibarat ni benda kontroversi ni nak sebut ni. Sebab apa dia? Dia ibarat macam kes yang perang ni boycott. Dia ibarat kes. Okey, teruskan. Sorry, teruskan. Kita ibarat macam kes boycott lah. Yang diorang boycott tu, ni pada aku lah ni, POV aku lah. POV aku. Ni orang-orang yang dia boycott pun, pekerja-pekerja tu orang-orang Islam enggak? Yes. So anda kata diorang memanglah senang cakap. Kalau diorang kena berhenti kerja, rezeki kan Tuhan bagi, kenapa nak takut? Memanglah kau makan dan ada atas meja. Ya, betul. Tapi kalau orang tu diberhentikan kerja, macam mana orang tu nak makan? Betul. Memang betul kerja kerja tu ada, tapi take time kau boleh ketanggung hidup dia. Kalau dia berhenti kerja, okey, dia berhenti kerja lah. Okey, dia kau cakap berhenti kerja. Solution kau? Yes. Aku adalah masa kadang-kadang aku jadi bongok bergaduh dekat social media. Okay, aku akan tanya benda tu, apa solution yang kau boleh bagi sebenarnya? Betul. Sebab condemn lagi senang kepada bagi solution. Sebab aku cakap, aku tak kata aku tak cakap aku support tak. Jauh sekali guys, jangan salah faham. Tapi bagi solution. Betul. Sedangkan kalau betul-betul kau support lah, ni aku cerita kat korang. Kalau betul-betul lah,
Muiz, ayam goreng Muiz tu dah lebih berjaya daripada Betul. KFC. Betul. Betul. Faham maksud aku? Kenapa? Maksudnya local brand sepatutnya terus melonjak naik. Kau pun tak nak support local brand. Kau pun nak yang murah. Susah lah. Kau kena faham. Ayam goreng Muiz mungkin tak dapat tender, tak boleh bagi tender ayam banyak lagi ke apa. Macam supply ayam yang dalam kondisi yang banyak dengan harga yang okey. Tak, mungkin tak dapat lagi. Tapi so, kalau dengan konsisten support memang boleh pergi. Betul. Kalau kau betul-betul nak support ekosistem lokal ni, tak ada masalah. Tak payahlah beli apa? Tak payah beli barang-barang yang sana. So maksudnya kau duk huha-huha pasal boycott pun, kau sendiri tak buat jugalah. Sebab tu tak menjadi sangat benda ni. Betul. Sebab tu jangan jadi hipokrit. Jangan jadi orang yang sebabkan dia macam ni lah guys. Bila tengah trend pasal Palestin ni, dia bukan jadi kontroversi. Ni POV aku jugalah. Betul. Tak ada kena dengan siapa. Okay. Kalau betul-betul kita ni enhance, kalau betul-betul kau nak boycott, kau patut beli je produk-produk tempatan. Betul. Kau tak perlu nak pergi. Aku tengok sekarang ni pun dah ramai je pergi Starbucks balik. Betul. McD pun dah beratur balik. Sama juga macam dulu. Kalau kita ingat dulu kes-kes masa dulu kita ada satu masa zaman dulu, kalau kau ingat lah. Tak perlu hantarkan peluru ke nak serang Malaysia lepas stesen kutuk. Hantarkan Hello Kitty je. McDonald hantarkan Hello Kitty je. Beratur semua orang. Betul. FOMO habis lah. Fear of missing out betul. Kalau tak ada Hello Kitty tu macam kau memang mati ketinggalan zaman lah. Dia ibarat ni yang latest ni MCR lah. Aku malah nak bercakap banyak benda tu. Tak ada tiket. Semualah tiba-tiba Imo habis lah. Padahal dulu tak dengar pun sangat pun. Jauh kita side track. Jauh. Kita patah balik. Patah balik. Okay, pasal rumah, at least orang dah dapat sikit cara lah untuk dapat cashback apa semua. At least lah. So untuk personal finance kan. Personal finance. So apa actually yang kau personalkan benda tu? Maksudnya apa servis kau sebenarnya? Sebab servis aku technically macam ni. Aku try untuk bantu orang yang mana susah nak buat. Misalnya kalau dia ada blacklist sikit ke yang kita mampu nak tolong. Tapi aku kena beragak jugalah. Aku bukan Vincent Tan. Kalau hutang kau dah juta-juta, takkan aku nak macam ni juga kan. Kena faham lah konsep dia. Kalau ada kelayakan, kena sikit, kira macam aku ada kemampuan nak bantu kau, okey je, tak ada masalah. Dan kes kau tu pun boleh buat amount yang okey, tak ada masalah pun. Cuma jadi problem dia kalau rumah kau terlalu tinggi. Kau kena faham lah. Aku takkan hidup aku nak buat bisnes satu klien je. Betul. Faham maksud aku kan? Kau harap kau faham lah. Kau jangan salah faham dengan aku. Aku bukan mana aku reject kata aku nak padamkan masa depan kau ke nak buat masa depan kau jadi apa. Keterpaksaan lah. Dia macam ni lah. End of the day, tanggungjawab hidup ni, tanggungjawab hidup kita tu bergantung daripada kita sendiri. Betul. Kau kena ingat, dalam hidup ni, apa aku pegang satu je dalam hidup ni. Apa sahaja pilihan kita pada hari ni akan bagi efek pada pilihan kita in the future. Tu je. Faham. Jangan salahkan orang lain atas pilihan kau. Walaupun kau kata kau kena scam sekalipun, itu adalah pilihan kau untuk percaya scammer tu juga. Faham. Sama macam aku juga dulu. Kenapa aku take the responsibility? Sebab ada salah aku. Aku percaya dan aku ajak orang. Faham. Dan aku sebaik mungkin untuk jelaskan benda tu secepat mungkin. Itu sebab tu kata dalam masalah dalam kehidupan kita ni ada pilihan kita sendiri. Sama juga macam kau salah pilih pasangan. Faham. Engkau juga kau tak nampak, kau tak nilai pasangan kau, dibutakan dengan cinta sampai kau tak boleh nilai pasangan kau tu secara logik. Sebaiknya, yes. Sewarasnya. Sebab kau dibutakan cinta. Tapi it's okay. That's the part of life. Jenis lah. Itu jenis lah. Hidup ni bukan pertandingan, bukan persaingan. Hidup ni adalah perjalanan. Perjalanan dan permainan. Yalah. Itulah itu that kind of life lah. Kita jalani je. Betul. Kita jalani je. Okay. So dalam banyak benda macam kau handle kes ni, apa yang kes yang kau rasa paling berat lah yang kau handle? Kes aku paling berat lah. Aku ada satu ini out of aku punya business context lah. Tapi aku tolong tu atas dasar kemanusiaan. Yes lah. Aku rasa itu tanggungjawab aku. Sebab aku kau kena ingat, aku adik-beradik semua perempuan. Anak aku semua perempuan. Jadi aku bila dengan woman ni aku agak sensitif sikit. Sebab aku berharapkan benda ni tak berlaku pada adik-beradik aku. Semua benda lah. Dia ada satu tahap tu, dia ada seorang akak ni, dia terlalu baik lah. Terlalu baik. Baik yang tak bertempat lah. Misal apa sahaja orang nak bagi pinjam, dia bagi pinjam nama dia untuk jadi guarantor. Sampai tahap tu ada baik. Kalau aku tak lah. Agak lah macam tak boleh lah nak judge dia. Tapi
pada aku macam agak risiko gila kot nak letak nama sendiri. Sebenarnya sebab kalau kau tak boleh, ramai orang tak tahu benda ni. Ni aku share dengan kepada semua. Kita macam ni lah aku cerita kat korang semua. Ini sebelum aku habiskan cerita topik ni, tapi aku cerita kat benda ni lah. Kalau once kau jadi guarantor, jadi penama, problem dia satu je. Kalau orang tu tak boleh bayar, kau yang kena bayar. Walaupun kata dia patut bayar, tak, kau kena bayar. Sebab kau dah guarantor tu kau kena garanti. Kira macam kau garanti dia bayar dia lah. Kau kena bayar. Kalau dia tak bayar, kau yang kena bayar. Tak kisahlah daripada mana duit tu ke apa ke, kau kena bayar. Dan ramai orang muflis sebab benda tu. Sebab yelah kau tak buat salah pun, tapi because of kau jadi guarantor. Faham. Guarantor PTPTN, guarantor ni semua. PTPTN boleh. Tapi tak adalah muflis, cuma masuk guarantor PTPTN. Blacklist lah. Kau one of the blacklist juga. Kau dengan orang tu blacklist lah. Technically. That's the problem lah. Ramai orang tak tahu. So akak ni dia jadi guarantor, buat loan untuk keluarga, untuk suami, semua benda. End up jadi paling teruk sekali dia bukan pada bank, aku boleh terima lagi. Tapi jadi guarantor pada Along. Kau kena faham maksud aku. Jadi gaji dia 3,000. Dia nak kena bayar Along 3,500. Okey. Dengan hutang-hutang yang dah ada sedia ada. Yes. Kau bayangkan tinggi. Kau nak dan suami dia jenis tak bertanggungjawab. Sebab dia jenis belah macam tu je. Dan benda ni ada kat dalam aku social media lah kes ni. Dan aku boleh tunjuk je. Siapa nak tengok kan. Nanti aku boleh link. The thing is, apa yang aku sedihnya adalah bila tak boleh nak bayar, dia pening kepala. Dia buat apa? Dia umur 30-an lah, 30-an, pertengahan 30-an lah. So dia habis kerja, dia jual diri dia. Oh shit. Dia jual diri dia sebab dia tak tahu cara macam mana. Dah try ni try tu tak boleh. Sebab kau tak nak kena bayar Along tu 3,000. Faham? Setiap bulan. Tapi gaji kau 3,500. Kau gaji kau 3,000. Family kau tak ada satu pun nak tolong. Betul. So adalah aku punya team bahagian tapi aku tak biasa wawakan sebab benda ni pun melibatkan duit aku. Sebab dia pun ada banyak juga yang buat agensi macam ni juga. Cuma inisiatif sendirilah. Inisiatif. Dia bayar. Dia buat benda tu selama 2 tahun. Dua dia. Aku tak tahu lah. Aku tak pernah, technically kalau tengok muka aku tak pun langgan kot. Bukanlah maksud aku. Kau faham maksud aku. Aku tak buat benda tu. Cuma aku tak tahu lah. Mungkin manusia punya nafsu tu lain macam. Aku tak tahu. Aku tak kewarasan tu ke mana. Tapi bukan aku nak rendah kakak tu. Cuma aku rasa sedih dia adalah sampai tahap tu dia buat. Dan orang Islam. Oh shit. Dan semua tak bertanggungjawab at the time. Sebab tak kata itu yang sedih. Kadang kau boleh, sebab tu kadang orang tak bagi the same energy macam mana kau bagi. Betul. Sebab dia sekarang ni real world kan. Orang lebih suka judge daripada bagi solution. Yes. Lepas tu bila dia ceritakan benda tu dekat family dia pandang buruk pula. Padahal family dia tolong family dia ni. Dia tak tahu jalan. Jadi dia supposed to be, kalau dia cerita, mula dia cerita, dia kata dia dah minta solution. Tiba family dia bawa bodoh, tak nak beritahu. Dia pun tak tahu. Memang langgan ni dia seorang-seorang. Yes, dia langgan dia seorang-seorang. So the thing is end up betul aku tolong dia lah. Tolong daripada segi, sebab aku rasa masa tu kes dia dah bayar. Dia macam ni, dia bayar cantik je. Cuma yelah sebab dia ada side job, side hustle lah. Dia buat side hustle lah. So dia buat side hustle tu. So dia tak macam ni dia bayar, dia cukup nak bayar tapi tak cukup nak teruskan hidup kan. Faham. So dia terpaksa habis kerja semua benda tu. Dan aku tengok dia dah habis, dia bayar lebih daripada sepatutnya. So pergi buat dua kat KPKT semua benda, settlekan. Dan alhamdulillah sekarang dia jual rumah lah. Alhamdulillah dia tak jual lah. Dia tak jual diri dah, dia jual rumah. Tapi okey lah, it's good things lah. Cuma aku kesal sikit bila dah tolong tak nak bagi review lah. Aku serabut sikit lah. Kacau. Bagilah review apa kan. Sepatutnya lah kan. Patut aku biarkan je dah. Baru dia tahu lah nasab dia. Contohlah, ni kita ambil situation lah. Okay. Aku interested dengan benda-benda macam ni. So dengan siapa aku nak try cari, macam mana aku nak boleh explore lagi pasal benda ni. Kalau kau boleh kongsikan. Yang mana akak tadi ke? Bukan, janganlah akak tadi. Akak tadi kau nak explore. I mean dalam financial business ni lah. Orang panggil financial business kan. So macam mana, at least apakah step pertama orang tu kena buat? Step pertama orang tu kena cari klien lah. Cari klien. Dia bukan cari agensi dulu. Dia macam ni, kalau kau nak cari agensi tak salah pun, boleh je nak kerja bawah agensi semua. Tapi kalau kau kerja bawah agensi, dia ada
dia punya persen-persen lah, potongan persen tu standard ada lah. Cuma kalau kau, sebab aku buat dan aku faham lah, in the end of the day aku pun orang yang ada hati perut. Sebab aku faham orang lain pun dah bertunggu semua. Sebab tu aku try to bagi persen yang at least Munasabah lah. Tak adalah aku tak nak duit yang banyak. Aku nak duit yang konsisten. Okay. So aku nak orang lain pun rasa the same benefit dengan aku. So paling penting sekali kena tahu macam mana nak cari klien. Kau kena lebih berani. Benda ni pasal financial ni kau tak boleh buat poster je. Sekarang ni dah zaman-zaman kau orang nak tengok muka kau. Betul. Dengan siapa dia deal. Nak rasa selamat, rasa secure. Itu yang benda paling penting. Ya, sebab banyak case scam kan apa semua. Banyak case scam. Sebab satu lagi ramai orang kadang-kadang ada cakap boleh buat tapi tak boleh buat. Okay, faham. Kadang-kadang ada orang nak ambil upfront payment je. Okay. Itu diorang punya, aku tak pernah ambil upfront payment. Kita tak campur lah yang tu. Sebab itu lain agensi lain cara lah. Cuma aku rasa macam why kau kena bayar upfront payment. Sedangkan kes kau tu belum tentu boleh buat. Betul. Baik check dulu, tak apalah. Aku spend masa aku check. Kalau tak dapat kau cakap tak dapat. Jangan pasal-pasal aku. Tak ada cara lain ke? Kan aku cakap cari aku sebab ramai tanya cakap aku macam tu. Cuma aku kata ada kerja satu kerja ke dua kerja. Oh saya tak kerja bang. Oh dia tak ada extra income. Kebanyakannya kebanyakan bergantung pada store income. Dah pening sendiri lah. Okay, faham. Tu lah problem dia. Okay. So daripada financial business apa semua, cashback kita dah cover sikit lah. Betul. At least orang dapat edit. Betul. So setiap podcast aku akan tanya 3 soalan ni. Okay, tak apa. Semua guest aku. So untuk first soalan, apa yang okay, ni general lah. Apa nasihat yang kau boleh bagi pada semua viewer bila tengok video ni yang kau rasa ia bermanfaat pada mereka? To be honest general lah. Secara general, nak segi financial ke kehidupan ke. Aku simple lah. Aku sebenarnya dalam hidup ni kan tak ada siapa pun manusia yang boleh kawal kau. Aku percaya benda tu. Sebab masa dulu pun ramai orang tak percaya dengan aku. Dan peduli orang tak percaya dengan kau. Sebenarnya kau kena percaya diri kau sendiri. Betul. Sebab aku berpegang pada Naruto punya anime. Aku sangat peminat Naruto. Sebab bagi aku Naruto adalah anime yang terbaik yang pernah diciptakan oleh Masashi Kishimoto. Okay. Aku tak lupa lah. Tapi tu lah Kishimoto punya anime. Kenapa aku cakap macam tu kan? Kalau ikutkan daripada awalnya Naruto ni, kalau aku beritahu lah, sebab aku bagi mudah faham lah. Analogi dia lah. Naruto dia adalah orang yang paling tak ada support system kat dalam Konoha. Betul. Dibenci masyarakat. Dia kan sebabkan dia tu kan syaitan serigala kan, berikut 9. So apa yang aku belajar dari situ adalah, tapi dia tak pernah benarkan apa orang mempengaruhi influence dia. Kalau kau perasan, faham. Dia sangat delusional tu. Kalau kau tengok awal-awal dia sangat delusional. Nak jadi Hokage, faham. Jadi Mat, sebab tu kau kena percaya diri kau. Kalau kau tak percaya diri kau, siapa nak percaya? Siapa nak kau nak harapkan siapa percaya lagi? So tapi it come with hard works lah. Betul. Tak ada hasil lah. Tak adalah kau imagine tiba kau tak buat kau salah lah. Jadi tak ada lah. Tapi itulah, jangan pernah biarkan orang influence kau punya kehidupan. Faham. Bagi aku sendiri. Sebab tak ada siapa dalam dunia ni boleh cakap kau tak boleh jadi orang kaya. Tak ada siapa cakap kau tak boleh keluar daripada kemiskinan. Faham. Tak semua orang dalam hidup ni boleh cakap kau tak boleh berjaya. Faham. Engkau je yang menentukan diri kau berjaya. Kau yang menentukan diri kau miskin ke tak. Kau yang menentukan diri kau kehidupan kau baik ke tak baik. Semua daripada decision kau sendiri. Sebab bagi aku, lahir miskin tu takdir. Ya, betul. Mati miskin tu pilihan. Betul. Hidup kita hidup dan dimatikan tu je takdir. Lain semua pilihan. Betul. Itu pegangan aku lah. Kalau kau tak bersetuju, tak apa. Aku tak kisah apa sama-sama tak setuju. Tak ada masalah. Boleh. Aku suka argumen yang sihat. Aku suka argumen sihat. Kalau rasa macam tak ada ini semua. Sebab kau jangan, sebab bila kita cakap macam ini semua tak ada Tuhan, takkan macam kau blame God. Kita tak ada level itulah nak. Sebab kita ni hamba. Sebab hamba kan. Jadi hamba. Nak tak nak. Tapi Tuhan sajikan kau dengan pilihan juga. Yes, betul. Banyak. Kau belajar malas. Kau nak expect kau dapat good grade? Tak. Itu pilihan kau untuk belajar malas. Dan kau tahu result dia kau dapat bad. Betul. Kau dapat result yang buruk. Simple. Orang cakap macam ni, baik mati berusaha lah. Ya. Baik mati berusaha. Daripada kau mati tak buat apa-apa. At least orang cakap mati yang bermaruah lah. Serius. Sebab tu aku cakap dalam hidup ni,
Simple je sebenarnya. Tak ada siapa cakap kau tak boleh jadi apa pun. Betul. Kecuali nak jadi Tuhan, jadi Rasul, tak lah. Itu mustahil lah. Mustahil. Kau nak jadi berfikiran yang macam optimis tu boleh, tapi jangan nampak, Jangan delusional lah. Jangan tak waras tu je kan. Tu je sebab aku cakap. The thing is kau tak boleh nak paksa Tuhan untuk kau duduk lahir, dia letakkan kau dalam rahim isteri Bill Gates, faham, isteri Donald Trump Donald Trump ke, okay. lahir-lahir dalam keturunan diraja. Tak, kau tak boleh. Betul. Tapi engkau boleh berusaha untuk jadi yang terbaik. Betul. Sebab setiap kau hidup ni dia beri pilihan. Betul. Kau ada pilihan nak buat yang terbaik, kau ada pilihan nak duduk je. Jadi malas ke? Nak jadi malas, salahkan siapa-siapa salahkan takdir. Boleh, itu pilihan. Faham. Salahkan takdir itu adalah pilihan, bukan tu. Sebab tu aku kata, kau pilih kau nak mati macam mana. Faham. Dia macam kita bincang tadi lah, off record tadi. Kalau orang cakap, aku sebenarnya satu benda aku pantang dalam hidup adalah apa? Orang yang menggunakan agama untuk menutup kemalasan. Keluar balik bang ni. Ya, kau faham maksud aku? Faham. Tapi masalahnya, ni dah jadi. Kan orang cakap, bang, kita kat dunia ni kalau kita kaya, banyak harta nak kena hisap pergi akhirat. Betul. Tapi at least kaya kan? At least pernah kaya. Kalau dia tak nak kaya, kenapa dia tak nak bagi kaya dekat kita? Tu. Kalau kau rasa kau cukup kaya, bagilah kat aku. Dah bosan jadi kaya kan? Bagi kat kita. Kita yang tak cukup kaya lagi. Betul. Sebab tu aku cakap. Benda tu ironik tau. Kadang-kadang orang rasa tak apalah. Kadang-kadang aku paling pantang gila dengar. Aku kena macam kalau macam ni baik aku bakar rumah dia kalau cakap macam ni kan. Sebab dia kat macam ni kan. Biarlah aku miskin kat dunia tapi kaya kat akhirat. Belum tentu. Anta belum tentu kaya di akhirat lagi. Why not kau usahakan dulu. Betul. Sebab tak mestinya kalau kau macam ni lah. Jadi kaya, kalau miskin, kalau jadi kaya kat dunia ni, tak mesti kau tak boleh kaya kat akhirat. Simple. Lagi banyak peluang. Yes. Betul. Ramai orang silap benda ni. Ini kita cerita pasal masuk dalam segi agama sikit lah guys. Zaman Nabi dulu, jangan salah faham. Mereka kata, Tok zaman Nabi dulu zuhud. Sahabat-sahabat dia semua. Dia tak tengok background bisnes. Betul. Sahabat Nabi tu macam mana. Kau tengoklah background Sayyidina Ali apa, Sayyidina Abu Bakar apa, Sayyidina Umar. Level jutawan weh. Level jutawan. Beli telaga untuk bagi kepada masyarakat. Tu baru betul real sedekah. Itulah maksud aku. Dia orang jadi macam tu, mereka golongan-golongan ni jadi seperti itu adalah disebabkan membelanjakan harta mereka ke jalan Tuhan. Engkau membelanjakan isteri kau pun belum tentu. Membelanjakan ibu bapa belum tentu. Betul. Lagi kau nak seimbang macam tu lagi. Sebab aku kata jangan gunakan agama untuk menutup kemalasan sendiri. Itu benda paling penting. Betul. Nanti kau cut, kau tunjuk kat Malaysia. Yang ni aku sangat setuju lah. Sebab kau nak cakap tak penting kaya apa semua, kau sendiri pun tak pernah kaya. Betul. Kau sendiri pun tak pernah sampai rasa. Bila nak jadi penerima zakat? Yes. Jadilah orang yang pemberi zakat. Kau takkan tak nak rasa benda tu. Rasa kemanisan. Betul. Jangan asyik komplain pampers yang pakai terus tu ada yang cari. Bukan aku tak benda dengan Asnaf. Aku sangat respect dengan Asnaf. Aku pun bayar zakat, betul, alhamdulillah. Cuma bagi aku sendiri macam ni lah. Takkanlah kau nak selama-lamanya duduk kat situ. Betul. Jadilah antara orang yang pertama dalam family kau mungkin yang keluar daripada kepompong kemiskinan tu. Sebab bagi aku, kadang-kadang kalau kau berjaya, kau tariklah adik-adik kau berjaya, semua berjaya juga. Betul. Kau akan mindset semua. Tak boleh. Tu sebenarnya yang dianjurkan dalam Islam. Sebenarnya. Sebab ramai. Kalau kita kaya, tarik dulu keluarga kita. Betul. Saudara mara, jiran tetangga, barulah orang asing. Betul. Sebab tu aku minta maaf kepada siapa yang pernah minta duit kat aku tapi aku tak bagi. Kau kena faham satu konsep. Bukan aku tak nak bagi. Tapi jenis aku nak adik-beradik aku cukup, anak beranak aku cukup, isteri aku cukup, keluarga aku cukup, baru aku cukupkan orang lain. Bila semua dah cukup, aku try untuk cukupkan lagi. Faham. Kat luar. Sebab aku tak boleh nak aku bagi contoh, aku bagi peluang pekerjaan dekat orang, tapi adik-beradik aku tak ada kerja. Faham. Apa guna kau jadi berjaya? Kalau macam ni, macam bapak aku tak perlu kerja dah sekarang, alhamdulillah. Syukur. Tapi aku cakap satu benda tu, aku buat bagi kat family aku dulu. Bukan maknanya aku selfish. Tapi itulah nama dia tanggungjawab. Kau membuat kebaikan tu, dia subjektif buat kebaikan ni. Meletakkan keutamaan. Keutamaan tu kat mana dulu? Dekat family. Apa guna kau kaya? Kau boleh bagi zakat setiap bulan, harta setiap tahun tu berjuta-juta, tapi family kau
masih ada If lagi, rumah papan. Mana logik dia kat situ? Betul, Sebab tu kata fokus pada family sendiri dulu. Nak buat kaya, kayakan family dulu. Betul. Baru kaya. Sebab tu kata apa-apa perubahan pun tak payah kau nak fikir ubah dunia, ubah apa, ubah diri sendiri. Betul. Sungguhnya kalau kau tak dapat ubah dunia, ubah negara, ubah diri ubah sendiri, masyarakat, ubah diri, kau dah ubah diri sendiri kan, ke arah lebih baik. Tu dah achievement yang besar. Achievement tu sebenarnya. Betul. Bukan perlu kau tukar kerajaan banyak kali, pening. dia try lagi. Tak ada. Dia try lagi. Tak ada lah. Okay, kita move lah sikit. Okay. So let's say lah. Tak sabar betul ni. Sabar. Okay, let's say lah, kalau ni memang agak mustahil lah kan. Let's say lah kau ada peluang untuk undur balik jumpa diri kau yang muda dulu kan. So apa, bukan kau cuba try ubah, apakah orang cakap step yang kau ambil kalau kau ada benda yang nak ubah, ataupun kau just nak menjalani je benda tu? To be honest, aku rasa aku tak nak ubah apa-apa kot. Sebab ini pendapat aku. Dia sebenarnya kan, in the end of the day, macam aku cakap, aku jenis orang yang okay, aku dah buat salah pilihan, dia sebagai aku pelajaran. Betul. Kalau pilihan aku betul, itu adalah yalah, bagi aku bernasib baik untuk aku lah. Cuma the thing is, aku takkan nak ubah masa silam aku, sebab aku rasa tanpa masa silam aku takkan adanya aku sekarang. Tak membentuk lah. Tak membentuk aku sekarang. Kalau bukan nak cakap apa, mungkin kalau aku hidup dengan ada akses yang senang, I mean like akses kepada duit yang financial yang lebih baik, pelajaran yang lebih baik, mungkin aku tak jadi macam sekarang. Aku tak menghargai ilmu. Mungkin aku, sebab kau dapat benda, kau kena ingat manusia ni kalau dapat benda senang, dia kurang nak menghargai sangat. Dia orang cakap apa, hidup kita manusia ni macam ibarat diamond lah. Tak ada pressure, betul, kita tak jadi diamond yang cantik lah. That's why aku bersyukur sangat. Okay, aku dah lalu banyak fasa dalam hidup aku. Nak hampir ke 30 ni aku dah lalu jatuh bangun. Agak aku sebenarnya masa tengok kau punya podcast dengan Yusuf lah, macam cerita pasal hutang sejuta. Sebab aku pun masih lagi dilanda hutang. Sebab aku ada bisnes yang tak jadi dulu kan. Tapi still okay, tak ada masalah lah. Cumanya sampai tahap kau kena duduk dalam kereta apa semua, aku macam agak terkejut. Macam mana kau boleh face benda tu? Gila aku cakap kan. Sebab kalau orang yang tak kuat, memang terkejut. Memang terkejut. Yelah, dengan keadaan pressure dia, bukan pressure daripada segi financial, pressure daripada segi people lagi Okay, ni to be honest aku cakap lah, orang tak faham. Kadang orang tanya aku kenapa tinggal dalam kereta. Ikutkan gaji aku dulu, head of marketing, bukan sikit, banyak je. Tapi aku pilih untuk spend duit tu untuk bayar orang. Untuk jimat, paling jimat lah kau boleh buat. Dan aku paling teruk orang kata kenapa tak sewa rumah, kenapa tak sewa bilik. Boleh, tapi aku nanti jadi lebih selesa, terlalu selesa. Dan aku tak ada fokus. Dan manusia ni jangan, aku belajar, kalau kita selesa, itu yang problem. Kadang-kadang to be honest, kadang zone lah. Dia aku cerita, mungkin dia agak kasar sikit bunyi dia, tapi aku kena cakap benda yang jujur. Aku kena cakap benda yang jujur ni. Kadang-kadang Melayu ni bukan dia malas, tapi dia selesa. Faham. So aku cuba untuk jadi tak selesa. Sebab aku kena ingat, kenapa bangsa-bangsa lain boleh berjaya? Sebab dia tak ada keselesaan. Means dalam kata kurungan subsidi lah. Tak ada kemudahan lah. Tak ada kemudahan. Tak ada akses lah. Kalau kita lahir, kalau kau lahir dalam kau lahir tak kira dah Caesar ke kau lahir daripada kau tengok mak kau keluar tengok mak kau adalah orang Melayu, bapak kau orang Melayu, akan dapat akses lah. Kau hidup kau gembira dah. Akses tu banyak sebab kita adalah orang Melayu dan berputra. Faham. Cuba kau fikir balik, kenapa ramai orang tu lebih berjaya daripada kita? Sebab dia tak ada akses dan dia tahu dia kena put effort double daripada kita. Daripada segi pelajaran. Aku setuju sangat lah. Sebab aku ramai, aku potong sikit ramai orang marah nanti. Aku ramai kawan yang bukan Melayu lah. So kadang-kadang bila aku tengok diorang kan, diorang study SPM dulu, bukan sikit-sikit A tau. Betul. Straight A apa semua, tapi keupayaan untuk masuk universiti biasa tak dapat. Betul. Diorang akan pergi straight pada A-level. Betul. One step jauh daripada kita lah. Betul. Tahu-tahu kat mana? Kat overseas lah sekarang. Betul. Sebab tu aku cakap, benda ni agak kontroversi untuk aku cakap lah. Tapi aku nak cakap, kenapa Melayu yang diberikan banyak subsidi, banyak kemudahan, banyak kelebihan, tapi yang menjadi top 10 orang paling kaya dalam Malaysia adalah tak ada satu pun orang Melayu. Faham. Kalau ada orang kata Syed apa, dia yang seorang tu kan, Tan Sri Syed apa tu kan, dia bukan Melayu, campuran. Campuran guys. Tak ada yang pure. Bukan pure breed lah. Bukan Kok Diang daripada Kok Diang mari kan, tak ada. Sebab tu aku cakap, kenapa tak ada benda tu? Faham. Walaupun kau dah jadi one of the people yang lahir-lahir dah banyak kelebihan. Supposed to be orang yang banyak akses lah paling lebih berjaya. Supposed to be. Sebab dia dah ada shortcut lah.
Yes, itu je. Ini bukan cerita pasal kita perbandingkan perbandingan race, betul. perbandingan bangsa, bukan. Tapi aku cakap based on observation dan based on kajian. Okay. Maksudnya senang cerita macam ni lah. Kita nak berjaya kena keluar daripada comfort zone. Betul. Okay. Sebab tu aku cakap aku tidur dalam kereta sebab aku nak cut cost. Faham. Dan lebih senang akses aku untuk pergi ke mana-mana. Okay. Dan aku tak adalah tidur macam tidur, kalau kau tidur bilik dengan tidur kereta, kau tahu tidur kereta tak selesa. Faham. Aku tak perlukan keselesaan every time. Aku perlu bayar hutang orang. Keselesaan tu dah jadi satu. Macam mana aku nak jadi selesa di atas penderitaan orang lain. Okay, kira keutamaan kau untuk settlekan dulu masalah. Yes, settle masalah dulu. Tapi okey lah, di bawah 2 tahun aku boleh settle masalah tu. Aku belajar sales semua benda. 1 juta tau. Bukan sikit bukan weh. sikit lah. Tapi sales lah. Gila. Sebab sales dan banyak kerja aku buat lah every time. Dan Alhamdulillah. So pada mana-mana yang rasa macam susah, mustahil. Tak ada benda mustahil pun. Cuma kau tahu benda tu tak senang lah. Ya. Jangan dengan bawah 2 tahun rasa macam senang. Tak lah guys. Sebab tak aku cakap kepada orang yang rasa macam senang lah. Tak senang. Ya. Orang tak rasa. Orang tak rasa. Lalu jalan kau tu. Yes. Sebab tu dia boleh kata bang susah bang. Memang susah. Memang aku tak pernah cakap senang pun. Tak ada siapa nak bagi duit senang. Tak ada siapa pun. Kau kena work, kau kena do something. Aku belajar macam mana buat sales commission besar. Faham? Jual rumah, kau tahu jual rumah bukan sikit dapat. Ya. Kalau tapi lambat sikit lah dapat 3 ke 6 bulan. Tuaian lah, tuaian. Dia macam kau nak menuai tu lama lah. Nak tuai hasil tu lama. Tapi sekali dapat. confirm. Sebab dulu aku dah jual rumah subsale, jual rumah projek. So memang banyak duit aku dapat. Okay. Aku tak peduli siapa pun. Cuma at the time kau nak jual rumah, kalau betul-betul kau nak jual, satu je, kau kena tahu siapa yang mampu beli rumah ni. Okay. Kalau kau pergi kepada abroad, kepada yang ramai, bukan targeted lah. kau penat lah. Faham. Simple je. Tu yang orang cakap relate dengan 24 jam tadi tu. Tu aku cakap. Okay. Kau kena jadi bijak menyusun masa dan menyusun strategi kau juga. Itu je. Tak ada benda mustahil pun. Kecuali aku nak hidupkan mak aku yang dah meninggal. Tak logik lah. Aku tak ada. Yang lain aku boleh usaha lah, insyaAllah. Okay. So last kali aku nak tanya, in future kan, apa yang kau nak achieve? Aku tak nak jadi macam Andika kata nak beli TRX. Aku bagi benda yang aku logik lah. Okay. Sorry, aku minta maaf Andika. Okay, it's good for you nak beli TRX lah. It's good for you lah. Kalau beli lah, dia punya objektif okay lah. Aku mungkin tak boleh nak beli TRX sekarang. Tapi rumah aku depan TRX lah. Alright. Macam tu lah. Tak apa, kita jadi orang yang logik dulu. Jadi orang yang satu persatu. Kalau aku to be honest aku teringin nak jadi Perdana Menteri lah. Serius lah? Tak, aku serius. Okay. Kalau kau jadi Perdana Menteri kan, apa manifesto kau? Manifesto aku simple saja. Okay. Aku tak nak buat, aku belajar daripada kesilapan pemerintahan lepas. Okay. Tak kisah siapa. Jangan jadi bullshit. Simple. Okay. Jangan buat benda bullshit. Simple. Kau never berjanji benda yang kau tak boleh buat. Sekarang ni bukan zaman dulu. Betul. Kau boleh kawal media, kau boleh kawal naratif. Okay. Pada zaman pemerintahan lepas. Okay. Kalau contoh ada media ni memang dijaga betul-betul oleh kerajaan. Okay. Kena ingat sekarang ni ada social media banyak benda. Paling senang aku beli benda realistik lah. Aku akan buat untuk orang datang, setiap kementerian aku tu dia open for rakyat untuk bagi aduan ke apa dengan sistem yang bagus. Okay. Bukan kalau ada 5 kaunter buka 2 tak. Okay. Simple, kalau kau nak kerja kerajaan kau kerja betul-betul. Aku boleh bagi kau akan dapat benefit. Memang dia dapat banyak benefit. Cuma the problem is aku minta maaf tak semua. Tak semua. Dalam kata kurungan tak semua. Tak semua tapi ada. Jadi aku akan buka semua benda yang sepatutnya setiap kementerian tu kan, supaya boleh buka dengan orang boleh akses dengan lebih dekat. Faham? Apa masalah dia tengok. Okay. Bukan, kau faham maksud aku? Jadi orang sebab lebih senang. Kira sekarang ni dia macam rakyat dengan kerajaan ada gap. Ada gap. Aku tak nak. Aku nak buat benda tu. Aku tak nak. Aku nak jadi kerajaan yang lebih dekat dengan rakyat. Dengan rakyat. Dia benda ni pernah dibuat. Aku ada, sebelum aku datang sini, aku ada duk baca satu buku yang ditulis Ustaz Winu Rijal. Okay. Asisanatin tu. Kalau pernah dengar lah. So dia cerita antara pemerintahan sahabat-sahabat Nabi yang ada. Antara orang yang gunakan konsep macam kau cerita ni, sahabat Nabi tak salah aku Uthman bin Affan. Okay. Tapi masalah dia sebab dia terlampau dekat dengan rakyat sehingga orang mengkhianati dia. Okay, faham. So pada kau nak cakap legit tak legit, kita bukan jadi Perdana Menteri. Betul, belum lagi lah. Tapi kalau
andai kata kau dah tahu benda ni, kau still nak laksanakan lagi tak benda? Dia bukan kau letak gap, tapi setiap benda semua ada batas. Betul. Dia bukan gap. Kau jangan letak gap. Kau letak batas je. So kau tak perlu, kalau orang tu dah melampaui daripada batas yang kau dah tetapkan, you have to do something lah. Sebab in the end of the day you have to secure. Betul. Bukan secure position, tapi secure supaya tak jadi benda tu jadi lebih rumit. Sebab tu risk control tu penting. Keamanan lah orang kata, supaya tak jadi lebih teruk. So in the end of the day, setiap benda semua ada risiko. Betul. Itu je. Berani tak berani je. Kau nak adap. Tapi the thing is, aku teringin nak jadi Menteri Kewangan lah. Serius lah? Ada, aku dah Perdana Menteri, tapi aku tak rasa macam kalau aku jadi Perdana Menteri, aku nak jadi Menteri Kewangan sebab macam tak adil pula. Kan? Tapi kalau kira kau keluar permohonan, kau yang luluskan nanti. betul lah. Sebab tu aku tak nak. So bagi aku nak jadi Menteri Kewangan sebab aku nak tengok ke mana sebenarnya duit selama ni pergi. Okay. Kau faham aku? So aku tengah bayangkan ni kan. Duit ni sebenarnya pergi macam mana Macam mana track record. Betul. Daripada previous kerajaan-kerajaan lama ni, macam mana dia membelanjakan hasil bumi, duit daripada hasil bumi, daripada cukai. Aku nak tahu betul saluran ni ke mana. Dan kenapa kita boleh defisit. Faham. Cukai pun makin naik. Cukai naik. Tapi ramai orang tak faham benda ni tau. Ni ramai orang tak faham sebab ramai orang tak tahu pasal subsidi. Subsidi tu betul bagus untuk engkau. Tapi it's a bad for future. Sebab subsidi ni kiranya macam kerajaan ni kebanyakannya lah. Hasil macam mana nak buat subsidi ni, macam hasilnya sebuah subsidi adalah buat pinjaman daripada mana-mana mungkin pembankan luar negara, semua benda. Maksudnya subsidi ni dia ada pinjaman lah, daripada pinjaman lah. Aku ingatkan subsidi ni adalah supposed to be daripada hasil-hasil yang kita ni lah kita. Tapi kalau nak tengok daripada sudut ekonomi dan juga daripada segi teori, dia ada, kalau contohnya kalau tak kuat kan, contoh negara tu dia punya aliran daripada segi domestik tu tak berapa nak kuat, dia mesti dah buat pinjaman luar. So kadang-kadang dia buat pinjaman luar tu as a subsidi. Tapi problem dia, kalau still ada subsidi tapi tak generate lagi income towards the GDP kan, towards domestic profit kan. So problem lah juga. So dia akan jadi beban lah. So akan naik cukai semua benda tu sebab nak cari balik duit nak bayar kan. Lagi banyak keluar. Sebab tu kata ramai orang tak faham konsep subsidi. Kalau kau faham konsep subsidi, insya-Allah okey. Malaysia. Bukan kau jangan minta je, kau kena give something. Tapi the thing is simple lah. Sekarang ni kau tahulah kenapa cukai naik, kau faham sebab apa lah. Sebab sini aku belajar, aku nak orang Malaysia lepas ni, aku harap benda ni kita boleh bersama-sama bersetuju lah. Tak semua majoriti setuju. Jangan terlalu fokus pada orang yang burukkan parti lain. Cari orang yang ada idea yang realistik realistik macam mana nak pastikan engkau dapat benefit. Bukan contoh minta maaf macam PT-PT yang dimasukkan, kau jangan percaya dah benda tu. Kau dah belajar bagi selepas. Cari orang yang boleh bagi, kalau walaupun dia punya solution tu tak berapa besar sangat, tapi as long benda tu logik dibuat, tak ada masalah. Betul lah, betul. Menguntungkan lah yang at least lah, tak menguntungkan, tak merugikan pun, mungkin memberi manfaat kepada engkau sendiri, negara, masyarakat tu je. Jadi orang yang bijak dalam memilih. Bukan yang jenis buruk-burukkan parti. Kalau kau bagus, kau tak perlu burukkan orang lain. Betul. Itu je. Kita dah ada portfolio yang cantik. Kau ada portfolio yang cantik. Why not? Kau contoh lah, aku bagi macam contohnya Parlimen Duyung. Duyung. Power shoot dia. One of the people yang aku look forward. Aku nak belajar dengan orang, dengan orang macam tu, dengan YB macam tu. Sebab aku rasa kau gunakan social media kau dengan baik. Satu. Betul. Kau melaksanakan tugas kau dengan baik. Betul. Dan kau betul-betul portfolio kau cantik tanpa memburukkan mana-mana pihak. Betul. Aku nak jadi orang macam tu. Dia macam ni lah. Macam aku selalu, ni side track sikit ni macam aku selalu cakap dekat member aku lah, yang baru-baru nak mengundi kan. Aku selalu cakap, jangan undi orang berdasarkan parti. Betul. Undi orang berdasarkan dia mampu tak buat kerja. Betul. Sebab yang tanggung risikonya orang yang kat tempat kau undi tu. Betul. Kau memanglah boleh balik kampung undi. Lepas tu kau datang ke mana-mana KL balik. Yang terseksa orang yang tu. Yang makan taiknya orang kat kampung. Betul. So sebab tu aku selalu cakap, tak kisah pada aku tak kisahlah parti mana pun apa ke, janji apa manfaat yang dia boleh bagi. Yang realistik. Yang realistik. Sebab tu kata tiba-tiba kata nak buat bangunan, tak buat benda simple dulu, dulu. Aku banyak lagi masalah rakyat. Betul. Sebab kalau aku bagi pendapat aku lah sendiri lah. Sebab tu aku nak masuk politik, sebab aku nak tahu
how it works. Faham? Macam mana, apa aku perlu menang untuk ni. Faham. Cara macam mana yang logik untuk aku menang. Saya kira Untuk- okey. Ni kita memberi peluang kepada Encik Arif membuat sedikit pitching kepada mana-mana parti. Sebenarnya lah, kalau mana-mana parti yang boleh ambil risiko ambil aku okey, no problem. Aku cuba berparti. Duit aku ada, tak ada risau. Okey. Untuk kau bagi makan-makan tak risau. Datang kedai makan aku, okey. Faham? Cuma mana-mana parti berani tak berani lah. Okey. Aku tak kisah mana pembangkang ke kerajaan nak ambil Tengah-tengah aku. ke, Aku portfolio aku cantik kot. Aku boleh bayar 1.2 juta kot. Apatah lagi membayar hutang negara. Aku boleh bagi aku try my best lah. Ya, faham. Dan aku basic pelajaran aku dah aku ada. Bukan aku degree lepas tu aku beli. Bukan setakat street, dekat teori pun ada. Yes. Aku daripada setinggi-tinggi portfolio, setinggi-tinggi jawatan sampai serendah aku pernah ada. Faham. So kalau kau rasa mencari orang-orang muda, Calon-calon orang-orang muda yang menggerakkan bangsa dan negara ni, boleh aku tawarkan diri aku. Boleh try? Yeah. Boleh try. Aku tak ada masalah. Aku open for all. Faham. Kalau kau rasa okey dia ada pemikiran potensi, okey, no problem. Aku tak kisah. Sebab aku tak nak jadi orang yang hamak. Betul. Ambil lah saya. Parti ni pergi mana-mana kiss ass people. Tak, aku tak nak macam tu lah. Dia ada dua. Hamak dengan Hamrit. Hamrit lah. Hamrit. Hamba Jangan. Jadi sebab tu aku kata kalau siapa-siapa nak aku open. Okay, faham. Dan kalau aku rasa dia sesuai dengan aku okey, no problem. Aku tak ada masalah. Kau nak pergi pada kerajaan ke pembangkang ke parti-parti baru yang ada ke. Orang cakap dapat berjasa, boleh bring back something to community. Yes, at least. Faham. So jadi boleh kalau aku rasa sebab tak lama lagi pun kita akan ada pilihan raya Betul, PRU. sebab sekarang ni dah tak silap aku bulan 8 dekat Sabah. Dekat Sabah. Dekat Sabah. Nak dekat-dekat dalam dah. setahun dua kita Kita balik dekat Semenanjung. So kalau sesiapa rasa macam perlukan orang yang boleh memberi impak kepada PRU akan datang, boleh aku try. Boleh aku berjanji kepada sesiapa yang ambil aku, dia tak rugi lah. Faham. Jangan risau. Kau semua dia buat relax je. So guys, kita dah menghampiri penamat lah. Betul. So aku harap podcast ni sedikit sebanyak dapat memberi idea, dapat membuka minda. Lepas tu yang paling penting objektif kita adalah untuk orang faham apakah cara ataupun alternatif nak buat duit. Yang ada option kat Malaysia. Sebenarnya ada option, betul. Sebab kadang orang tak nampak kan. Yes. Peluang banyak tapi kita tak grab. Betul, rugi lah. Faham. So kita end up podcast kita kat sini. Jumpa lagi dalam episod-episod yang akan datang. Raklu Papa Roger, jangan lupa subscribe, komen dan share lah. Thank you guys. Okay guys.